Hai korang, Assalamualaikum. Okey, nama I adalah Naza, founder kepada Audley. Nampak tak? Okey, so hari ni I sangat-sangat excited. Sebab sebenarnya I sekarang ni dah 19 bulan menyusu anak kedua I. All thanks to ilmu yang dicurahkan oleh someone yang I very adore dalam dunia penyusuan. And I believe a lot of you kenal insan ni yang bernama Puan Nat Masrum. Dia adalah founder kepada New Mom. Hai Puan Nat, thank you so much sebab sudi datang jauh. Kita pun baru tahu semalam yang datang all the way from Johor untuk datang podcast hari ni. We are so thankful. Okay, Puan Nat. Hai, Assalamualaikum Naza. Thank you so much Audley sebab sudi jemput saya pada hari ini. Memang saya sangat berbesar hati orang kata nak berkongsi dan berjumpa pula dengan ibu menyusu. Dan topik kita sangat interesting lah pada hari ini nak berkongsi tentang penyusuan susu ibu, insyaAllah. Okay, jom kita kick start terus Okay, sebenarnya kan waktu anak pertama, kita menyusu anak pertama tu sampai umur 8 bulan sahaja. Sebab time tu memang tak ada langsung ilmu. Belum apa-apa lagi kita start, kita dah nak kena, netizen mesti nak kena kecam kita ni. Sebab waktu kita menyusukan anak tu, kita dapat banyak sangat ilmu-ilmu yang salah. Sebagai contoh, anak kau nampak kurus sangat lah, bagilah je lah susu formula. Susu kau tu nampak cair sangat lah. So then I realise bila sampai ke anak kedua, kan dah start ilmu-ilmu dekat TikTok. Betul. So saya rasa sangat bersyukur sebenarnya. Untuk anak kedua saya duduk dalam dunia TikTok di mana banyak sangat ilmu penyusuan yang kita boleh cari. Tapi kalau tersalah ikut, bengkak susu. So walaupun platform TikTok tu banyak yang memberi info, tapi banyak juga yang salah sebenarnya. Betul. So I was lucky sebab saya terjumpa Puan Nat Masrum dekat timeline saya, dekat FYP saya. So then soalan pertama yang saya nak tujukan kepada Puan Nat adalah, breastfeeding ni orang selalu ingat adalah satu pilihan. Tapi sedangkan sebenarnya susu ibu adalah makanan pertama selama tempoh 6 bulan yang diberikan kepada anak kita secara eksklusif. Either you bagi secara botol ataupun you bagi secara direct feed. And I believe sebagai seorang ibu kepada 5 orang anak sebenarnya, kan, Puan Nat mesti ada sesuatu yang trigger Puan Nat sampai sanggup berjuang sejauh ini untuk jadi seorang lactation counselor kepada banyak ibu-ibu dekat luar sana. Dan bear in mind, sebenarnya Puan Nat ni, dia dah banyak melahirkan lactation counselor. Bukan sahaja orang kata apa, bagi tips-tips penyusuan. Tak ya korang. Sebab salah satu lactation counselor dia adalah I punya lactation counselor sewaktu selepas berpantang anak kedua. Masya Allah, Alhamdulillah. Kecil je dunia ni kan. Kecil kan, pusing-pusing Pusing-pusing macam tu je kan. Okey, jadi berbalik semula kepada soalan Naza. Naza tanya apa yang triggered saya untuk orang kata memperjuangkan tentang penyusuan susu ibu ni. Saya tertarik dengan ayat yang orang kata breastfeeding ni pilihan kan. But actually breastfeeding is not a choice lah. Betul, Kita tak sebenarnya boleh nak pilih. Dia adalah satu tanggungjawab kepada anak kita. Kan bila kita cakap ayat macam ni, so nanti ada ibu ayah yang sentap. Suka hati aku lah, ini pilihan aku kan. Aku nak beri yang terbaik kepada anak kan. Dan itulah juga yang ada dalam fikiran saya suatu ketika dulu, ketika anak pertama saya dilahirkan, iaitu Najlah Batrisha, di mana sebelum saya melahirkan bayi saya, masa tu bukan saya tidak didedahkan tentang penyusuan. Ada jugalah kawan baik saya yang advise saya untuk orang kata belajar tentang ilmu penyusuan susu ibu. Masa tu belum zaman viral-viral FYP TikTok lagi lah. Okay, dan saya ingat lagi jawapan saya pada kawan saya pada ketika itu. Saya cakap, buat apa susah-susah? Kita ni kan ibu berkerjaya. Kita mampu nak beli susu formula yang terbaik. Buat apa nak susukan anak dengan susu ibu? Lepas tu, saya terus bela je tinggalkan kawan saya terpinga-pinga. Dan ditakdirkan saya melahirkan anak pertama saya pramatang. Dan masa tu saya tak tahu langsung tentang susu ibu. Saya tak tahu langsung kenapa anak pramatang ni perlu diberikan susu ibu. Dan memang I was zero on that time. Dan tak tahu langsung nak pump susu macam mana. Dan kalau Nazan nak tahu, masa tu saya pump susu. Dan susu yang saya hantar tu, bayangkan, I bekukan dekat rumah. Anak I kat hospital kan. Lepas tu bila nak hantar ke hospital tu, I cairkan. Sampai ke hospital, I bekukan balik. Bayangkan. Dan lepas tu, bila kita dah panaskan tak habis, kita sejukkan balik. Ya Allah. Kita bekukan balik. So memang sangat zero. So senang kata, bila kita sekarang dah tahu, actually selama saya hantar susu ibu kepada anak saya tu, susu yang rosak 100%. Jadi memang, tapi tak ada siapa pun, wa'imah kawan-kawan ataupun keluarga pun yang betul kan, sebab kita pun tak tahu, masing-masing semua tak tahu. Tapi bukan nak kata zaman Puan sahaja, tapi sampai sekarang pun secara jujurnya, jangan marah ya nurse dekat KK.
Even kata doktor pun, saya baru tahu rupanya doktor dengan nurse mereka tak menyelami ilmu penyusuan sedalam lactation counselor. So if you Betul. memang nak seorang yang nak memperjuangkan susu ibu sampai anak you cukup 2 tahun, carilah ilmu di tempat yang betul. Betul. Sebab tu kebanyakan ibu kadang-kadang dia give up sebab pergi KK kena bash, anak kurus sangat, anak underweight, susu kau tak berkualiti. Sebenarnya benda tu sampai sekarang. Kan betul tak? Betul. Dan memang itulah hakikatnya kan. Jadi it's not an easy perjuangan lah sebenarnya kan. Dan senang kata dipendekkan cerita, anak pertama saya tu mixed feeding lah. Susu formula, susu ibu, tapi susu ibu yang rosak. Dan majoriti memang susu formula dan ditakdirkan pada hari ke-16 kelahiran dia anak saya menunjukkan alahan. Dan masa tu doktor dengan nurse ni dah bising-bising bagi susu ibu. Tapi saya tak tahu tau kenapa nak kena bagi susu ibu masa tu kan. Kenapa tak bagi je susu formula kan? Saya mampu nak beli susu formula terbaik untuk anak saya kan. Tapi tak ada seorang pun yang cuba spend at least 1 minit ke kan bagi tahu kenapa. Dan saya kehilangan anak pertama saya pada usianya 21 hari kerana alahan ataupun cow's milk protein allergy. Dan masa tu barulah saya tahu yang bayi pramatang ni the best milk yang dia sangat senang hadam, sangat senang digest ni adalah susu ibu. Tapi selepas ketiadaan dia. Jadi saya mengalami postpartum depression, kemurungan yang sangat teruk, saya perlu menjalani rawatan psikiatri dan sebagainya. Hampir 5 tahun saya nak orang kata get back balik diri saya. Dan once saya dah bangkit, saya dah recover, saya memang masa tu terus belajar ilmu penyusuan dan itulah sebenarnya titik perjuangan saya, titik kenapa saya triggered nak buat benda ni sebab saya tak nak ibu-ibu lain mengalami kesakitan kehilangan anak pertama seperti saya dulu. Faham. Okay, first kena ucapkan dulu salam takziah walaupun kan anak ni, I believe siapa yang pernah miscarriage, siapa yang walaupun miscarriage tu tak ada macam sikit je baru, apa orang kata baru 4 minggu. Betul. You are still a mother. Betul. You are still a mother and tak kisahlah kan anak tu dah pergi berapa lama sekalipun, you akan terkena. So salam takziah untuk Puan Nat. Moga jadi punca syurga ditarik buat Puan Nat kan. Amin, Okay. amin. So yang seterusnya kita nak tanya soalan dekat Puan Nat. Selalunya kan orang selalu cerita tentang kadang-kadang kan kita tengok dekat TikTok kan korang pernah tak rasa macam senangnya tengok dia beranak, senangnya tengok dia berpantang, cantiknya, kemasnya, nanti aku pun nak beranak macam tu jugalah. Oh nampak macam happy je habis berpantang nanti menyusu, wah nampak mudah. Tapi itulah nak dikatakan social media, they don't show you the real struggles behind the camera. So I nak Puan Nat sebenarnya bagi dia reality slap, the reality dekat mak-mak dekat luar sana, especially mak yang nak jadi mak yang kali pertama ni kan. Sebenarnya seminggu pertama tu kita kena expect apa untuk jadi seorang ibu. And also tips penjagaan dan juga tips bakal-bakal ibu nak menyusu. Sebab selalunya kan korang, I nampak mak-mak ni the first 1 month to 3 months saja. Lepas tu if tak ada support daripada orang sekeliling, especially daripada orang duduk dalam rumah tu, dia akan rasa down. Ataupun dia tengok dekat TikTok susu menyusu tu, tuang susu, dia anaknya 2 bulan, anak aku pun 2 bulan, kenapa aku tak tuang susu macam dia? Betul. Apa kesalahan aku, apa kurangnya aku sebagai seorang ibu? And I rasa benda tu paling sedih. Betul. Because you sampai bila-bila pun pasal soal nak menyusu ni, you akan always ask yourself, kurang ke aku sebagai seorang ibu? So boleh tak Puan nak share tips sebenarnya untuk ibu-ibu yang nak bakal menempuhi dunia penyusuan? Sebenarnya menjadi seorang ibu ni suatu perkara yang menakutkan sebab kita macam orang kata bersaing di antara satu sama lain dan paling penting sebenarnya ramai ibu dekat luar sana dia bersaing dengan diri dia sendiri. Dia tengok orang lain macam tadi Puan Nazar kata kan, bersalin nampak cantik, dia bersalin serabai, barai, okay? Kain batik nak sempat tukar Macam pun mak tidak. lampir. Macam mak lampir. Rambut pun tak sempat nak ikat kan. Memang bau kepam semua ada. Betul tak? Tapi bila tengok orang lain, cantik, elok. Smart makeup lagi waktu meneran kan. Kita dah kenapa lah macam mak lampir kan. Itu antara orang kata perbandingan yang memang common berlaku. Dan tipulah kalau tak ada seorang pun ibu dekat dunia ni cuba nak comparekan diri dia dengan orang lain. Mesti akan compare punya, aku bukan ibu yang baik, aku tak perfect, kenapa aku macam ni, kenapa aku begitu. Okay, jadi apa persediaan kita untuk hadapi fasa awal kelahiran ni adalah yang pertama sekali, kita kena sediakan diri kita dengan ilmu dulu. Carilah apa jua ilmu. Ilmu nak bersalin, ilmu nak meneran, ilmu nak tarik nafas. Saya masa tu kan, saya ada macam banyak, saya ada upload satu video saya tentang teknik meneran. Dan saya rasa lucu bila ada a few mothers yang komen, dia katalah dia buat teknik, ada beberapa teknik yang macam tu kan.
Marah nurse ya. Dia dah practice. Lepas tu dekat labor room tu kena maki. Kau dah kenapa bernafas macam tu? Bernafas je lah dengan tenang kan. Dia kata dah salah pula. Tadi suruh belajar ilmu kelahiran tenang. Aku dah kena maki pula kan. Jadi senang kata tak salah you nak gali ilmu. Cuma carilah ilmu tu yang tepat. Okay. Contohnya kalau ilmu kelahiran ni mungkin you boleh belajar dengan doktor-doktor. Okay. Dr. Imelda lah contohnya. Sebagai contoh kan. Macam mana teknik bersalin tenang. Okay. Ataupun terapis yang bertauliah dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Jadi nombor satu tu cari ilmu. Okay. Dan paling penting sebenarnya mengikut kajian lah bila ibu tu bersalin dengan tenang dia dapat membantu kehidupan selepas itu. Maksudnya bukanlah you tak hidup lepas tu. Maksudnya bila you bertenang penyusuan jadi lebih lancar. Okay. Kita rasa dapat kurangkan kesakitan. Okay. Kita tak ada rasa panik. Bukanlah tak ada rasa tapi kita dapat kurangkan segala kerisauan itu. So nombor satu ilmu dan nombor dua daripada sekarang ni kalau ibu-ibu sedang hamil dan tengah menonton ni cari circle yang betul. Sebab kadang-kadang bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang suami kita pun is not a good supporter. Kadang-kadang family kita pun is not a good supporter. Lagi-lagi kalau you dilahirkan dalam keluarga yang memang tak beri anak susu ibu. So memang you akan kena kecam. You akan dilihat sebagai seorang ibu yang ketinggalan. Jadi you kena cari a good circle. Tak kisahlah circle ni dekat mana. You join them. InsyaAllah bila you berada dalam satu orang kata community yang betul. Dengan ilmu yang betul. InsyaAllah they will survive, you will survive. InsyaAllah. Okay. So selalunya kan korang, mak-mak ni selalu dimomokkan susu kau cair. Susu kau tak cukup pekat. Lepas tu apa lagi? Sebab itulah anak kau tu kurus kering. Especially KK, anak you underweight lah. Top up dengan susu formula. Ada tak dekat sini di mana anak kuning kita keep on giving breast milk kan, bagi breast milk, oh tak cukup, katanya kena bagi susu formula nak untuk hilangkan kuning tu cepat hilang lah kan. So sebenarnya kan korang bila kita dah decide untuk betul-betul fully breastfeed, dia adalah satu tanggungjawab yang besar yang kita sebenarnya kena honor dia tanggungjawab. Sama juga kita nak raising anak kita, kita nak membesarkan anak kita, adakah kita akan membesarkan anak kita separuh jalan? Confirm tak? Kita mesti akan tetapkan kita punya niat. Sebab tu kan ramai nowadays dia bermula dengan tanggungjawab sebagai ibu menyusu. Tapi tiba-tiba dekat pertengahan jalan mungkin sebab suami tak support. Ramai je korang suami yang tak support. Tapi kena faham, bukan suami tak support. Mungkin sebab kita pun tak ajak suami untuk faham kenapa aku nak menyusu kali ni. Jelas Lepas tu yang keduanya selalunya kan dia jadi pilihan. Okeylah mix fit sikit lah. Okeylah tiba-tiba last formula 100%. So sebenarnya emosi wanita ketika menyusu memang akan fluctuate daripada awal lahir sampailah kalau saya sekarang ni dah 19 bulan pun masih lagi fikir, perlu ke formula je lah. Carilah susu kotak, ganti je lah. Tak apalah, okey lah. Sentiasa akan ada that persoalan lingering around. So sebenarnya apa yang menyebabkan ibu menyusu ni boleh meneruskan sampai anak tu umur 2 tahun. Okay, so kalau jawapan klisenya nombor satu, bila kita ada asas ilmu ni memang insyaAllah lah ibu-ibu ni akan yakin yang susu mereka cukup dan mereka boleh meneruskan sehingga 2 tahun. Sebab pada hakikatnya banyak cabaran, kalau Nazar cerita tadi, kenapa ramai ibu mix feeding? Kerana mereka dimomokkan disebabkan susu tak cukup. Apa punca susu tak cukup? Apa punca mereka rasa susu tak cukup? Antaranya adalah masa baru lahir bila perah nampak susu sikit. Kolesterol. Fasa kolestrum tu. Ataupun a few days later anak keep menangis. Dan bila bagi susu, sambung menangis. Bila bagi susu, sambung menangis. So dekat sini kita lihat pemahaman ibu kepada jumlah susu yang mencukupi tu adalah sangat-sangat rendah. Jadi ibu hari pertama, hari kedua, hari ketiga bila dia nampak susu a few drops sahaja keluar, just 5-7 ml, dia rasa susu dia sangat sedikit. But actually it's normal. Okay, sebab itulah yang sepatutnya cukup untuk saiz perut baby yang masih lagi kecil. Kalau kita fahami tentang saiz perut baby lah. Okay. Yang kedua, masalah kedua ni lebih besar. Macam seolah-olah baby yang dilahirkan tu dia kena diam 24 jam. Tak boleh sikit. Kalau lah baby tu boleh bercakap, dia tak nangis. Dia mungkin akan cakap, mama gatal punggung, garu sekejap. Mama ketiak saya gatal. Mama saya pupu ni. Dia akan cakap. Tapi kita tahu the only communication bayi dekat dunia ni adalah melalui refleks, iaitu tangisan. So bila baby menangis, ramai ibu ayah akan ada salah tanggap tak cukup susu. So dia akan terpaksa top up, terperangkap dalam top up trap.
Dan akhirnya tak berjaya dan terpaksa orang kata menggagalkan proses penyusuan susu ibu tu lah. So senang kata you tak berjaya sekarang tapi bukanlah it's totally gagal. You belum berjaya. But insyaAllah soon mungkin you berjaya. Jadi itu antara sebab-sebabnya kenapa ramai ibu dekat Malaysia ni dia tak berjaya bukanlah kerana dia tiada susu. Ini fakta bukan auta. You menentang lah sampai langit ketujuh macam mana sekalipun, you tak boleh lawan fakta ini. Okay, dan untuk potensi ibu-ibu itu mengalami situasi yang tiada susu adalah sangat terpencil. Di mana bukan you self-diagnose. Contoh, oh I undersupply lah. Okay, ataupun oh I memang enough je, I memang cukup-cukup je, oh I memang ditakdirkan susu I sedikit. So kalau ibu tu memang dah berjumpa dengan any counsellor, doktor kan, dan memang you dah ada orang kata follow up check up, okay, mungkinlah ada pemeriksaan lanjutan, okay, nak mengesahkan yang you ni adalah ibu-ibu yang dikatakan dalam kes terpencil tu tadi, barulah kita boleh katakan, oh memang aku ditakdirkan susu sedikit. So kalau you tidak ada berjumpa dengan any counsellor, any doktor, buat follow up check up dan sebagainya, please do not do self-diagnose lah. Tolong Mamis dan kalau susu sedikit kita tengok, biasanya kita akan lihat fasa hari keberapa. Itu paling penting. Dan paling penting sekali, tadi Nazar ada sebut juga tentang kalau suami tak support. Saya ada satu nasihat daripada suami sebab baru-baru ni viral tentang isu ibu yang dia mengeluh anak dia 3 bulan dia menyusu dan suami dia tanya, memang semua ibu dekat Malaysia yang ada anak 3 bulan ni macam ni ke? Macam tak boleh buat apa-apa, kerja menyusu je. Lepas tu tengok letih je kan. Lepas tu ramai juga tak setujulah dengan respon ayah tu yang seolah-olah nak menyalahkan isteri dia yang seorang ibu yang dia tak nak faham pun ibu menyusu ni penat. Okey, satu nasihat saya kepada golongan ayah di luar sana, kalau you rasa you tak nak faham tentang orang kata fasa perubahan isteri you selepas kelahiran, you tak nak faham isteri you, you nak put kesalahan semua tu kepada isteri you, you nak buat dia orang rasa bersalah sampai bila, hantar je lah dia orang balik kepada ibu bapa dia orang. Kalau ibu bapa dia orang ada. Okey, tolong jangan buat dia orang rasa macam tu. Okey, sampai dia orang rasa dia orang isi tak berguna kerana you yang sebenarnya tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Okey, dan menyebabkan isteri you gagal dalam penyusuan disebabkan keegoan you. Itu saja simple nasihat saya untuk ayah-ayah yang ada ciri seperti ini kat luar sana. Okay, so kalau kita nak sambung balik pasal suami yang tak supportive dalam dunia breastfeeding ni sebenarnya, saya rasa ramai yang dapat relate bila lepas bersalin, which is Alhamdulillah bila saya decide untuk breastfeeding, okay, suami saya support lah sampai sekarang. Tapi time to time dia akan tanya juga, tak nak formula ke? Tak nak formula ke? So saya akan tanya, you tak support ke? Kan? Okay, faham. Sebab dia kadang-kadang suami ni, lelaki ni kurang, dia berfikir lain sikit dengan perempuan. Dia nampak kita rasa penat sikit je, yang tak payahlah yang you nampak penat sangat. It's okay, anak dah besar dah setahun dah, formula je. Tapi in our mind, it's a different thing. Sebab kita dah rasa another level of tanggungjawab. Sebab kita menganggap bahawa setiap susu ibu tu ada immunity. Ada kelebihan. Sebab tu susu ni, orang akan cakap, oh 2.5 ounce daripada dia kecil sampai besar 2 tahun, cukup. Bukannya yang sampai dimomokkan kena 120 ml, kena 100. Itu susu formula korang. Sangat berbeza. Sebab tu waktu berpantang ni korang ramai sangat macam tadilah puan nak kata. Bila tersalah langkah, banyak yang kena postpartum depression. And sebenarnya ramai yang tak sedar mereka sedang mengalami postpartum depression sebab bengkak susu, tak tahu macam mana nak tuam. Lepas tu dah rasa macam benda ni menyusahkan aku. Mungkin sebagai seorang ibu yang tak ada ilmu dah akan rasa terseksa. Kenapa ibu-ibu boleh rasa macam tu? Tak ada support yang jelas daripada orang sekeliling. Yang keduanya, mungkin dalam tempoh berpantang, sibuk untuk pump direct feed. Pump direct feed. Pump direct feed. Saya dululah tu orangnya. Pump direct feed sampai penuh freezer aku. Pump direct feed sebab kita sampai alamak risau sebab tersalah ikut apa orang kata ilmu di mana nanti kalau dah umur anak 6 bulan boleh jarakkan sikit kot. Rupa-rupanya susu tu dia mengikut level umur. Sebab tu Allah tu sangat baik. Kau umur 1 tahun ke, umur 6 bulan ke, 1 tahun 5 bulan ke, kenapa 2.5 ounce tu untuk anak saya cukup? Sebab Allah cukupkan nutrien mengikut kadar umur. Itu yang saya selalu fikir, ya Allah Tuhanku, amazingnya. Sebab tu every time hantar anak pergi taska, takat tu je. Tapi I rasa happy. Sebab macam, oh wow, sebab anak aku memang cukup. So kita rasa lega. So kita nak yakinkan dekat mak-mak luar sana tu,
it's okay if lepas berpantang ataupun waktu berpantang, you rasa kosong. Tapi sebagai lactation counsellor, boleh tak share kenapa banyak mak-mak selalunya lah seminggu pertama tu hormon diorang ni sebenarnya sangat terganggu. Tapi sebenarnya apa punca sebenarnya dari segi apa? Okey, selalunya ibu-ibu yang baru saja melahirkan bayi ni mereka akan mengalami satu situasi yang kita sebut sebagai postpartum blue, di mana perubahan hormon yang agak ketara selepas kelahiran, iaitu perubahan hormon kehamilan yang drop dengan sangat mendadak, menyebabkan ibu-ibu ni dia berubah 180 degree lah. Ada ibu yang dia menjadi sangat pasif, ada ibu yang dia menjadi sangat negatif, ada ibu yang dia lost. Okay, disebabkan perubahan hormon wanita tu, progesteron, estrogen tu yang sangat mendadak. Jadi sebab itu kebanyakan ibu ni sangat mudah mengalami situasi yang kita sebut sebagai postpartum blue. Dan kita bimbang kalau postpartum blue ini mungkin tidak dikawal, tidak dibantukan, dan ada sebahagian ibu dia akan jadi sampai pada tahap depresi lah yang lebih teruk dan berpanjangan. Okay? Dan itu sebenarnya antara faktor kenapa ada sebagai ibu dia jadi hilang diri dia, ada sebagai ibu dia jadi tak suka nak menyusukan anak, ada seorang ibu dia orang kata tak nak dan tak suka nak menyusukan anak disebabkan perubahan hormon ini. Dan tidak dinafikan juga ada sebahagian ibu yang mengalami satu situasi kita sebut sebagai dimmer. Oh, saya sampai hari ni ya. Sampai hari ni kalau pam ke menyusu ke, the first 5 minutes saya akan rasa sangat down, and saya akan kawal air mata. So saya mula-mula saya tak pasti sebab saya tak tahu apa dia, sebab saya je yang gila dalam fikiran saya, kenapa aku menyusu the first 5-10 minit mesti nak rasa sedih, nak rasa down. Sepatutnya happy sebab anak tengah keluarkan susu, kita tengah pam kan. Tapi dan after anak umur 1 tahun, baru saya terjumpa, oh dimmer nama dia. So kalau mak-mak dekat luar sana, you tak gila, you okay. Sebab I betul-betul ingat I orang yang tak betul, sebab tak ada siapa share yang the first 5 to 10 minutes tu memang you akan rasa sangat-sangat down. I lah orang yang salah satunya. Rupa-rupanya baru tahu. Sebab selalunya kan mak-mak selalu cerita, happynya anak menyusu, happynya dapat pam keluarkan susu. Saya tak. Saya sangat stress the first 5 to 10 minutes. Betul. Which is dimmer is a dysphoric milk rejection reflex. So memang ada sebagai ibu dia rasa macam you katalah, rasa down, rasa sedih. Ada tu tiba-tiba dia rasa rindu, ada tiba-tiba tu dia rasa emosi yang pelbagai. Dan kalau nak tahu lain Azhar, ada sebagai ibu bila dia alami dimmers yang berulang ni kan, dia stop menyusu. Betul. Dia stop menyusu sebab dia tak boleh cater dengan dia punya emosi yang sebenarnya it's a big struggle, especially you nak cakap ke orang tapi takut macam it sounded, kalau kau tak nak menyusu kau cakap je lah. Betul. Tak payahlah bagi alasan tiba-tiba kau nak menyusu anak kau nak rasa sedih lah, dramanya. Benda tu bermain tau dalam fikiran kita. So, saya harap video ni sampai kepada ibu-ibu yang mengalami benda ni. Betul. Okay, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin mengalami fasa perubahan emosi selepas kelahiran ni, kalau boleh ask for help lah. Okay, dan kalau boleh make sure your husband alert. Dan husband pun kalau mungkin ada yang tertonton video ni, mungkin wife boleh tag suami masing-masing, tolong pantau diri kita. Kalau nampak diri kita berubah sangat-sangat lepas bersalin, tolong cakna, tolong bantu, tolong offer untuk orang kata dia makan kan. Pastikan dia kekal hidrasi. Jangan sampai dia tidur je, tak nak menyusukan anak, tak nak mandi, tak terurus diri. Jadi pastikan isteri anda dalam keadaan baik-baik saja. InsyaAllah kalau ada a good support, InsyaAllah they will recover lah biasanya. Okay, talk about support. Ada tak ayah-ayah, daddy-daddy dekat sini dah setuju dah nak support bini masuk dalam dunia breastfeeding? So sebenarnya kan korang, sebagai seorang isteri lah kita cakap lah dari segi perspektif seorang isteri kan Puan Nat. Betul. The biggest supporter yang boleh bantu kita habiskan perjalanan menyusu adalah 100% suami kita. Suami kita cakap A, kita pun rasa happy. Sebab sebabkan korang, waktu kita tengah down, waktu kita rasa tengah emosi, suami yang boleh bangkit. Bukan mak you, bukan kawan you, bukan kawan-kawan dekat TikTok. Suami lah sebenarnya the biggest supporter yang sebenarnya dapat push you untuk finishkan you punya breastfeeding journey. So, sebenarnya apakah yang kita boleh bantu ayah-ayah dekat luar sana secara praktikalnya dan peranan mereka untuk menyelami dunia penyusuan? Apa yang mereka sebagai seorang ayah boleh bantu bini-bini ni untuk kekal menyusu anak mereka sampai 2 tahun? Sebenarnya suami you tak boleh follow tau. Kalau bini tiba-tiba kata, yang I nak berhentilah menyusu, I dah rasa I tak boleh, tak. Kita jangan dengar sebab dia tengah emosi. Sebenarnya kita yang kena adjust and beritahu dekat dia, kena ingatkan balik kenapa you nak menyusu anak daripada hari pertama and kenapa pada momen 6 bulan you nak berhenti.
sit down, rationalizekan bini korang. Kenapa? Sebab it's no longer about ayah-ayah yang memikirkan susu ni kan budget friendly. Tak payahlah nak keluarkan susu formula. Bukannya, tolong ya. Awas ya, jangan ingat ya, sebab it's very time consuming. Betul. And the amount of breast pump yang I beli untuk sesuaikan dengan I adalah banyak. Lagi mahal daripada susu formula. Betul. So siapa yang kata susu ibu ni jimat? Betul Allah, tak jimat dengan plastik dan dengan botolnya. Ya, betul. Kena beli freezer. Betul. Jadi kalau suami-suami dekat luar sana yang ada niat nak suruh isteri menyusukan anak dengan susu ibu sebab nak jimat, you silap. Okay? Sebab it's totally not jimat pun sebenarnya. Memang time consuming. Lepas tu, kalau isteri tu perlu bekerja, dia ada kena beli pump susu, storage bag and so on. So, dia ada banyak kos-kos yang tersembunyi. Dan paling penting, kos paling mahal, emosi mak tu. Betul. Nak happykan mak tu, nak gembirakan mak tu kan. Jadi, it's not about jimat. Tapi, apakah kebaikan daripada susu ibu tu yang kita nak give benefit kepada ibu dan bayi itu sendirilah. Okay. Jadi apa yang suami mungkin boleh lakukan sebagai seorang suami yang orang kata husband yang sangat friendly lah dengan breastfeeding ni. Salah satunya adalah untuk kita bantu cuci corong pam susu tu. Ya Allah, betul. Cuci botol susu tu kan. Sebab saya banyak dengar feedback daripada ayah-ayah yang memang bila diorang jumpa saya, Puan Nat, thank you so much Puan Nat sebab ajar cara cuci botol, cara cuci corong. Sebab memang wife saya dia lepas tangan je Puan Nat. Dia buat dekat saya, dia memang suruh saya ni jadi maid dia. Jangan jadi maid, bukan jadi maid. Sebab dia dah habis tenaga banyak. Pam susu, balik rumah nak direct feeding lagi. Jadi suami tinggal cuci, campak dekat sterilizer, bagi dia kering, dah settle. Tu je. Itu yang nombor satu lah. Bantu isteri daripada pengurusan peralatan penyusuan. Yang kedua, bantu bagi support. Macam tadi Nazar kata, kalau isteri tu nak stop, jangan layan sangat. Sebab dia mungkin tengah emosi masa tu. Tengok orang kata video FYP kat TikTok, susu banyak, kita pula dapat 2 ounce, orang tu dapat 20 ounce. Rasa down kan? Jadi suami kena tanya dulu, kenapa you rasa nak stop? Dengar dulu apa cerita suami, isteri tu, dan janganlah suami tu kata, stop je lah awak, memang dah lama dah saya nak suruh awak stop. Jangan, hati-hati. Kadang-kadang kita punya lawyer buruk tu, dia tak jadi lawyer buruk dah. Dia jadi satu perkara yang isteri akan iakan. So, perempuan kan terima bulat-bulat. Betul. Perempuan ni terima bulat-bulat dan jadi lelaki pun susah juga kan, nak cakap salah, tak cakap salah kan. Jadi dinding pun salah, cakap pendapat salah. So nak buat apa? Jadilah pendengar yang baik dan cuba pusing balik je sebenarnya jawapan isteri tu untuk kenal pasti punca lah. Okay? Jadi pinjamkan telinga dan bahu untuk bersandar untuk isteri tercinta anda. Dan paling penting yang ketiga, bantu ringankan isteri daripada segi pengurusan anak juga. Kadang-kadang isteri dah penat balik rumah nak masak dan sebagainya. So suami bantu juga take turn urus anak. So senang kata, walaupun husband-husband dekat luar sana, you ada useless nipple, okay? Dan your wife ada nipple yang sangat berguna, tetapi walaupun you punya nipple useless, tetapi you sendiri not useless lah. Jadi you boleh menggunakan diri you dan peranan sebagai seorang ayah sangat bertanggungjawab untuk take turn, okay? Memahami fasa perkembangan anak dan sebagainya. Jadi beri masa me time kepada isteri. Mungkin tak perlu lama pun. Kadang-kadang waktu dia mandi dengan tenang pun dah bersyukur dah sangat-sangat. Okay, itu saja sebenarnya suami perlu buat. Dan isteri tak minta lebih dah sebenarnya daripada tu. You tak perlulah nak belikan apa-apa yang mahal pun tak apa. Cukup you jadi orang kata a good supporter, insyaAllah. Saya just nak share tadi, lepas saya turun lepas saya dekat airport kan, saya naik Grab ke sini. Tiba-tiba Grab driver tu dia bercerita tentang penyusuan. Okay, dia kata saya ada 2 Grab anak. driver ni follow Puan Nat sebagai kat TikTok. Itu plot twist dia guys. Mungkin dia follow kan? Mungkin dia follow kan? Sebab dia kata juga, nama puan ni macam familiar tapi saya tak mengaku lah kan. Jadi kalau Grab driver tu tengah tonton, memang betul lah tu saya. Jadi dia kata dia ada 2 anak. Seorang 2 tahun, seorang setahun lebih lah. Maksudnya jarak dekat lah. Jadi dia kata memang dua-dua anak dia menyusu, dan apa pesanan daripada isteri dia, dia memang sangat support isteri dia menyusukan anak dia dengan susu ibu. Dan saya tak boleh lupa ayat dia. Dia kata selagi mana ada susu tu, beri je lah untuk anak-anak kita. Sebab susu ibu ni memang tak boleh nak tanding. Dan dia siap kira. Kalau saya bagi susu formula, saya dah kira dah untuk seorang anak sebulan minimum RM600. Betul. 2 orang RM1,200. Kalau patut isteri dia suri rumah. Kalau saya hantar pada pengasuh, paling murah untuk jaga seorang anak RM400.
Dua orang 800. Okey, jadi untuk kos penyusuan dan kos penjagaan anak, saya wajib bayar isteri saya sebulan RM2,000. Mana nak cari ayah yang ada pemikiran macam ni? Dia kata itu tak termasuk lagi buat-buat kerja rumah lain-lain. Itu just bagi susu dan orang kata jaga anak aja. Masya Allah, saya pun rasa macam saya terus tulis lah nak buat post nanti. Okey, sebab saya rasa ayah-ayah macam ni sangat rare. Tahniah kalau you guys, ayah-ayah dekat luar sana ada this kind of thinking dan insyaAllah you akan lebih menghargai isteri you. Cakap pasal susu formula ni kan, that was one of our biggest factor kenapa kita nak menyusu anak kedua mula-mula tu. Sebab bila saya discuss dengan husband, saya cakap lah, yang kita ni setiap 3 bulan akan pergi Baby Expo. Sebab Baby Expo memang harga susu anak saya Similac. Paling murah, memang saya dah check kat semua tempat pasar raya mana-mana sekalipun, yang paling murah pasar raya pun dekat Baby Expo bagi saya paling murah. So kita orang akan beli 3 bulan punya susu. Setiap kali 3 bulan Amoy Cina tu memang dah, Amoy tu memang kata dah kenal sangat dengan saya, dengan lelaki saya. Setiap 3 bulan datang dekat Mid Valley akan beli RM1,800 susu untuk seorang anak. And anak saya jenis yang sangat kuat minum susu, sangat kuat makan juga. So time tu kan saya fikir, ya Allah mahalnya RM1,800 setiap 3 bulan, tahu korang, setiap 3 bulan ni nak kena spend RM1,800, tak termasuk toys dia, sekolah dia dan sebagainya. So saya laki bini fikir, apa yang kita boleh reduce sebenarnya? You menyusulah anak kedua, gelak-gelak je kan, gelak-gelak. Okey, you menyusulah anak kedua, and then kita betul-betul okey, jumpa nampak puan Nat dekat TikTok, okey belajar. Itu yang kita sebenarnya sebagai seorang ibu bapa, kalau you dah pernah mengalami susu formula pada anak pertama, you akan fikir bajet duit tu baiklah pergi berjimba guys. Lagilah best laki bini, anak-anak boleh pergi bercuti. Betul. Sebab nak mencari RM1,800 tu zaman ini bukan mudah ya. Betul. Especially susu formula ni, satu je masalah dia. Tak kisahlah susu tu mahal ke, murah ke, dia bergantung terhadap kesesuaian anak tu. It's not about Dutch Lady ke, Similac ke, S26 ke. Kalau anak muntah tak sesuai, tak minumlah kawan tu terhadap susu tu, betul tak? Betul. So sebenarnya breastfeeding ni, sebab tu saya nampak sebagai anugerah sebenarnya, yang macam start dengan sebagai gurauan nak saving duit lagi bercuti laki bini, jadi satu benda yang alhamdulillah dapat saving banyak. So kita rasa sangat happy. Itulah husband saya cakap, tak berapa saving lah setiap kali tengok breast pump macam awak nak beli. Kita kan jadi macam gila shopping breast pump pula. Kejap-kejap scroll, comel lah yang. Scroll alamak macam best lah yang. Orang promote ni best lah yang. Ya Allah ya, you ada 2 buah dada je, pakai je yang ni sampai habis dulu. So mak-mak, kalau suami dah support, janganlah habiskan duit dia pula beli breast pump kan. It's true. Okay. Saya rasa saya ada nampak satu video ni tau. Bila kita lahirkan, waktu kita pregnant, semua orang bagi perhatian dekat kita, betul tak? Tapi the moment you give birth, you are no longer the center of attention. Sometimes even towards your husband, because anak yang dilahirkan tu adalah number one. Kadang-kadang dekat hospital korang datang lawat, adakah dia akan hi dekat kita dulu? Akan terus pergi kat baby. Ya Allah, comelnya baby. Even kalau dah lepas berpantang, comelnya baby. Jarang yang bertanyakan, apa khabar wahai ibu? You okay? How was your pantang days? You nak apa? You nak coklat? You nak air yang sedap-sedap? So ibu, kadang-kadang kita tak perlu tunggu pun orang dekat luar sana untuk bagi kita rasa yang I am still here. Okay, sebab anak you perlukan you. Disebabkan anak you perlukan you, you perlukan satu rutin di mana setiap minggu you wajib happykan diri you. So boleh tak Puan Nat share sebagai mak kepada 5 orang anak, apa rutin Puan Nat untuk happykan diri Puan Nat sepanjang nak menyusukan anak-anak ni sebenarnya. Sebab benda tu lah self-care routine sebenarnya. Betul. Yang banyak mak-mak terlupa. Tanpa self-care routine, macam mana you nak, orang kata apa maintain diri you untuk teruskan perjuangan. So sebenarnya hari ini mungkin saya nak share tentang 3R. Okay. So yang pertama regular routine lah, macam Nazah kata tadi, self-care routine. Okay. So kita kena ada satu rutin yang kita buat untuk memastikan kita ni berfungsi sebagai seorang ibu. Sebab ramai ibu-ibu dekat luar sana yang mungkin alami fasa stres lepas mendapat anak kerana tidak ada satu rutin khusus.
Okey, saya nak ambil perkongsian daripada Dr. Roza Nizam Zakaria, seorang pakar psikiatri. So saya suka nak share juga apa yang Dr. Roza Nizam ni kongsikan lah. Iaitu bila kita ada lakukan self-care routine ni, you kena ingat perkataan peace, P-E-A-S-E. So P ialah fizikal, kita jaga fizikal kita terlebih dahulu lah daripada segi pemakanan kita, okay, water intake dan sebagainya. Itu wajib jaga. Seterusnya pemakanan, E lah. Tadi fizikal tu daripada segi kesihatan kita apa semua kan. Lepas tu E daripada segi pemakanan kita. Kemudian kalau boleh A, avoid. Ini sangat penting tau bila kita jadi mak ni, kita kena avoid benda-benda yang akan mengganggu ketenangan kita. Kita kena avoid orang-orang yang mungkin toksik. Kita kena avoid orang-orang yang mungkin akan downkan kita sebagai seorang ibu. Kadang-kadang simple je. Contohnya orang tu tanya, bersalin Caesar ke normal? Kita dah rasa down. Jadi kalau fasa tu pun you dah rasa down, you avoid lah dulu. Nanti dah okay, come back. Come back stronger orang cakap. Okay, next, sleep. Ini memang mencabar kan. Tidur yang mencukupi seperti dulu sebelum ada anak mungkin agak susah. Tapi sekurang-kurangnya cuba dapatkan tidur yang lebih berkualiti. Itu adalah sangat-sangat penting untuk ibu-ibu semua bila kita menjalani self-care rutin lah. Dan yang terakhir adalah exercise. Sebenarnya exercise ni pun saya notice juga bila selepas saya melahirkan anak kelima, saya baru buat regular exercise, memang hire personal trainer dan sebagainya. So kita nampak ada sangat-sangat perubahan yang besar lah kepada diri sendirilah. Sebab saya pun bila umur dah makin usia, ada anak kecil kan, memang kacau bila juga emosi. Walaupun saya kaunselor, tapi kaunselor pun manusia juga, emosi pun ke laut. Jadi ibu-ibu kalau tak dapat nak buat exercise yang betul-betul proper, mungkin berjalan kan waktu petang dan sebagainya, berjalan dengan anak-anak, ataupun mungkin buat orang kata guna tali skipping kat rumah ke, buatlah any simple exercise yang boleh menjadikan kita lebih sihat insyaAllah. Okay, so itu yang pertama iaitu regular routine lah. Yang kedua, relaxation. So relaxation ni untuk setiap ibu dia berbeza. Ada ibu dia nak ada me time dia, at least 2 jam seminggu dia nak tengok Netflix. Ada ibu, okay, waktu malam ni tolonglah anak-anak bertenang sebab ibu nak bangun solat tahajud sebagai contoh kan. Ini je lah masa ibu nak bercakap dengan Allah. Waktu lain ibu dah huru-hara dah. Dan kadang-kadang ada setengah mak, saya selalu juga tengok vlog-vlog setengah ibu kan. Dia bangun seawal pukul 4 pagi untuk buat tahajud. Jadi waktu itu je lah dia ada orang kata relaxation. Dan ada juga setengah ibu, kalau macam saya, relaxation saya adalah menulis. So saya kena menulis setiap hari. Saya tak boleh menulis. Saya tak boleh stop tanpa menulis. Ramai juga orang yang baca penulisan saya, dia akan tanya, pakai ChatGPT ke? Tak, itu memang my fresh idea. Sebab kalau tak menulis, dia jadi lagi blank, tak relax lah. Itu kita punya terapi masing-masing. So you kena tahu macam mana cara untuk you relax. Dan yang terakhir sekali adalah reconnect socially. So you kena ada at least satu orang yang you percaya. Mungkin orang yang you percaya tu adalah suami you sendiri, ataupun mungkinlah ada sahabat baik zaman belajar dulu kan. Mungkin duduk jauh, contohnya seorang duduk Johor, seorang duduk Kedah. Tapi kita boleh share everything. Okay, ataupun memang tak ada nak dipercayai, family semua tak dipercayai, semua orang kata cakap je satu perkara sampai dah satu kampung kan. At least you boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun mungkin any therapist yang you boleh meluah tanpa halangan. Sebab ibu-ibu yang dia sentiasa reconnect socially ni, bila dia ada tempat untuk dia meluah, ada tempat untuk dia justify apa yang dia rasa tu betul ke tidak, sebenarnya mereka ini lebih dapat berfungsi dengan lebih baik sebagai seorang ibu dan sebagai seorang manusia lah. Sebab kadang-kadang kita lihat ramai yang komen mak ayah sekarang ramai sentap, sensitif, tak boleh tegur sikit, melenting sana sini kan. Kenapa? Cuba kita lihat kenapa mereka jadi keyboard warrior. Kejap lagi kita tengoklah dekat video-video ni, mesti akan ada yang komen menghentam dan sebagainya, tak setuju kan. Kenapa? Sebab you tak ada tempat nak meluah, dan the only place yang you meluah adalah di komen-komen ini sahaja. Sebab saya perasan mungkin dekat rumah tak ada siapa dengar. Betul. So you terpaksa dengar mungkin jeritan anak you. Betul. Mungkin suami you keluh kesah dia tak cukup nak cari income ke dan sebagainya. So you rasa tak ada tempat nak meluah. Betul. So you meluah dekat tempat yang tak sepatutnya. Betul. Maksudnya your inner self, you punya gelas ni tak dipenuhi. Betul. Itu yang jadi tumpah kat tempat lain tu. Betul. Dan sangat menyedihkan lah bila saya baca lah kan, kadang-kadang saya pernah sekali tu saya buat satu post positif berkaitan dengan parenting tentang terima kasih. Okay, dan bila kita upload dekat different place, different reaction yang kita dapat lah. Dan ada salah satu tempat tu kan, memang dekat sana ramai anak-anak muda yang kita tahu mereka ni datang daripada broken family. Okay, ada tu yang mungkin pengaruh rakan sebaya yang sangat tinggi. Mereka tidak melihat video tu sangat positif. Mereka tulislah ini fake. Ibu yang tunjuk baik macam ni fake. Dia tak percaya ibu yang baik tu wujud
dekat dunia ni. Jadi macam tu sekali. Itu belum fasa jadi ibu. Dah jadi ibu macam mana? Adakah kita nak meneruskan orang kata trauma daripada fasa anak tu kecil sampai besar? Dan adakah kita nak orang kata mewarisi trauma kita kepada anak-anak kita? So kalau you dah pernah alami trauma, you kena stop. Dan jadilah seorang ibu yang positif. Kalau dekat orang kata media sosial pun you tak boleh nak control yourself. Okay, macam mana you comment, macam mana you react, macam mana cara you berfikir. Sangat sedih anak-anak you akan dibesarkan oleh seorang ibu yang begini. Sebab tu kan korang, kalau korang perasan, kita selalu fikir, kalau kau dah dibesarkan dengan keadaan macam tu, ataupun bukan situasi kita membesarlah contohnya. Kalau orang buat jahat dengan kita, adakah patut kita buat jahat dekat orang lain? Betul. Knowing that is not the right thing. Betul. Tetapi kadang-kadang diri you sebenarnya bukanlah siapa yang membesarkan you, tapi apakah value you sewaktu you membesar, sewaktu you dah jadi dewasa ni, adakah you nak tumpahkan value yang tak sepatutnya kepada anak-anak yang bakal mewarisi kehidupan ni. Betul sangat-sangat. Dan sebenarnya kita boleh buat satu orang kata kesimpulan awal lah. It's not a final kesimpulan lah kan. Mungkin ibu-ibu ni yang orang kata merentan tak tentu pasal ni kan, yang sensitif tak boleh kita, kalau kita bincang pasal penyusuan dia akan sensitif. Aku yang bagi susu formula ni tak bagus lah kan. Contohnya kan. Kejap lagi ni insya-Allah bakal akan dibanjiri ada, kan? komen sebegitu. Bila kita kata gentle parenting, ada yang kata tak apa, aku nak bantai anak aku sampai berbirat pun itu anak aku kan. Sebenarnya you kena tanya diri you balik, apa sebenarnya yang you perlukan. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh lihat tangkil emosi kita tidak diisi. Kita tak boleh nak salahkan parents kita dulu sebab cara mereka mendidik berbeza kan. Kalau kita dah mendapat orang kata kena hayunan tali pinggang dan sebagainya pada ketika dulu, and then kita tengok balik, kita justify, is it okay untuk teruskan pada masa sekarang? Dan you kena tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak you daripada cara you berfikir, cara you menulis dan cara you bercakap untuk masa depan. Senang kata penyusuan ni adalah satu proses daripada awal lagi bagaimana kita nak membentuk akhlak anak itu dengan ibu itu sendiri. So kalau ibu tak decide yang terbaik daripada awal ni, bukan nak saya cakap you tak breastfeed, you telah membuat satu keputusan yang teruk untuk anak you, tidak. Tetapi kalau you tidak dapat menyusukan anak you, at least you give the best, contohnya pemberian makanan terbaik ataupun didikan terbaik untuk anak kita, insya-Allah. Saya faham maksud Puan Nat tu. Maksudnya daripada hari pertama jadi seorang ibu, you dah decide to do that thing. Betul. You teruskan. Faham tak? Betul. Sebab akan datang bila anak dah besar sikit, kalau kita gelong, anak pun akan gelong lah mengikuti. Betul. So perumpamaannya guys, jangan dikecam ya dekat bahagian komen. Maksudnya bila kita dah decide untuk menyusu, it's no longer a pilihan. Dia adalah tanggungjawab yang you kena honor and kena teruskan. Sebab akan datang menyusu ni tak ada apa-apa korang, bila anak dah besar lain macam pula dah tanggungjawab yang berbeza pula akan datang. So the point is, if you memang nak, you teruskan sebagai seorang ibu. Jangan give up. Jangan give up. Okay. So sekarang ni kita nak discuss pula another benda yang I tahu banyak netizen akan komen. Korang pernah tak ada mitos-mitos penyusuan? Sebagai contoh, susu cair sangat, susu kau tak cukup zat. Contoh, sikitnya susu waktu dah baru berlahir tu kan, ya Allah Nazah, sikitnya susu kau cukup ke anak kau nak makan tu? Padahal tak belajar ke? Perut anak tu secomel-comelnya. Memang cukup lah. Sebab tu Allah cipta kolostrum pada peringkat awal tu memang seadanya. So masuklah fasa peralihan susu, fasa yang banyaklah fasa susu tu kan. So sebenarnya boleh tak Puan Nat share? So of course you jumpa dah banyak mak-mak kan. Sebenarnya apa yang bagilah top 5 mitos yang paling pelik. Sebab waktu saya berpantang dulu, kalau nak kata bukan pasal contohlah dia kata jangan banyak sangat minum air kosong waktu tengah berpantang, nanti susu kau cair. Kadang-kadang kita punya orang berpantang ni pun tak semestinya, mungkin dia pandai urut, mungkin dia pandai jaga kita, tapi pasal susu mungkin dia tak pandai. Sebab ada je kawan-kawan saya, asal budak tu menangis dia sumbat sebab dia katanya susu kawan saya tu cair. Padahal tak pun, mungkin budak tu nak didodoi, mungkin budak tu nak dipegang-pegang, baby kan. Apakah? Okay, jom. Sebab Nazah dah minta. Apakah dia top 5 mitos penyusuan susu ibu di Malaysia? Mitos nombor 1 yang saya rasa memang tak boleh brain adalah tentang minum air perahan rendaman seluar dalam suami untuk
hilangkan masalah bengkak susu. Ya Allah. Itu memang saya tak boleh brain lah. Tolonglah kalau ada this kind of mitos kan. Janganlah buat benda merapu sangat. Saya tak tahulah datang daripada ceruk mana. But this is not totally true lah. Memang merepek dan merapu. Melainkan kalau mungkin dalam suami you rendam dalam air suam, you pera-pera. Lepas tu you tuam. Tapi pastikan dalam tu bersih lah. Bukan baru lepas dipakai. Bukan bawa kepam. Dan letak kat payudara. Mungkinlah boleh membantu untuk meredakan bengkak susu. Bukan untuk diminum. Itu nombor 1. Nombor 2. Antara mitos selalunya ibu-ibu akan ada tanggapan ini, keturunan tiada susu. Kalau ibu aku, nenek aku tak berjaya menyusu, aku pun tak akan berjaya menyusu. So saya akan senang nak jawab pada ibu punya persoalan kan. Kalau mak saya tak ada susu, adakah saya tak ada susu juga? So simple je. Adakah bila kita dilahirkan miskin, kita akan kekal hidup miskin? Sejawapannya tidak. Sekiranya kamu berusaha, insya-Allah Allah akan berikan kejayaan itu. So sama juga dengan penyusuan. Kalau sekalipun nenek, orang kata moyang ataupun mak kita tidak berjaya menyusu, tapi jika kita yang dilahirkan ini nak menggali ilmu penyusuan, insya-Allah kita akan berjaya. Usaha, doa dan tawakal. Itu nombor 2 lah kebiasaannya. Nombor 3 mitos. Kanan nasi, kiri air. Kalau dah menyusu kanan, kena bagi. Nanti kan anak tu tercekik pula. Tu totally is not correct lah. Saya pernah dengar Pernah yang tu. dengar Saya kan? pernah dengar. So tidak ada masalah, boleh saja nak menyusukan mana-mana. Cuma bila kita nak menyusu, nak pastikan anak kita dapat komposisi yang mencukupi, iaitu form milk dan high milk. Menyusu satu side sampai habis, sampai baby kenyang. Nanti next session baru sebelah lagi lah. Okay, kemudian nombor 4. Jangan menyusukan anak selalu sangat, nanti susu cepat habis. Ini selalunya salah tanggap. Okay, boleh dikatakan mitos juga. Sebab ada ibu-ibu, okay, bila dia nak keluar berjalan, jangan susukan. Nanti susu tu habis dah, susu dah tak ada dah. Kita punya payudara bukan macam tin susu formula. Lagi banyak cedok, lagi banyak habis. Tidak. Kita punya payudara ni sistem dia more demand, more supply. Lagi banyak kita keluarkan susu, lagi banyak akan berhasil lah, insya-Allah. Dan yang kelima, antara mitos berkaitan pemakanan. Mak kalau salah makan, baby kembung. Okey? So tidaklah, sebenarnya bukan punca daripada makanan. Kembung baby tu kita kena tengok. Kadang-kadang disebabkan ibu-ibu yang oversupply. So dia punya jumlah form milk dia tu yang tinggi laktos itu lebih banyak. Jadi anak consume yang form milk tu lebih banyak, so dia senang kena kembung. Ataupun adalah isu-isu lain. Ada isu-isu lain yang menyebabkan anak tu kembung, bukan sebab apa yang mak makan tu. Kesian lah mak tak boleh nak makan itu ini sebab risau anak kembung. So kalau nak makan pedas ke apa, sebenarnya tak ada masalah, bukan isu itu. Okay? Alright. So betul lah juga yang pasal pedas tu, sebab saya kuat makan pedas. Okay. Setiap kali satu gigitan tu mesti kena ada cili padi. Wow. Tak ada cili padi memang tak lalu nak makan. So waktu nak berpantang, ya Allah susahnya. Sebab saya faham lah the first 2 weeks kan, tapi after 2 weeks itu memang saya bantai makan. Betul. Tapi saya punya confinement lady memang stres dengan saya. Tapi nasib baik mak saya bukan jenis yang backwards. Faham. Bagi air penuh, semua okey, semua tak ada masalah. Tu yang tu saya rasa rezeki yang sangat besar lah, sebab kedua-dua ibu mertua saya dengan ibu saya memang jenis kau makan, kena makan. Okay, the next one kan Puan Nat, sebenarnya dekat luar sana banyak je info-info tentang penyusuan yang secara yang betul. Tapi banyak juga yang tak betul. So betul lah kalau kita suruh mak-mak ni, ayah-ayah ni cari ilmu penyusuan, tapi ada je kan yang orang kata apa, ilmu-ilmu yang suruh pump setiap 15 minit tu kan ada banyak kan dekat luar sana tu. Kita tak nak sebut nama lah, nanti viral pula kan. Macam mana sebenarnya untuk ibu-ibu ni belajar mana yang betul, mana yang salah? Sebab bukan kita tak kata ibu-ibu tak cuba cari ilmu, tapi tersalah dapat ilmu, end up ada yang sampai bengkak susu, kena surgery, keluarkan nanah sebab dah tak tahu dah cara nak keluarkan susu dah, sebab dah tersalah langkah, dah oversupply yang sampai berketul-ketul dekat bahagian dada, sangat sakit ya. Actually it's not easy lah untuk seorang ibu tu nak pastikan kesahihan ilmu penyusuan tu. Sebab we as a business owner pun, saya rasa dan percaya, kali pertama kita terlibat dalam dunia bisnes pun, kita nak cari the right person, guru yang mengajar ilmu bisnes pun kita tak tahu. Betul tak? Kita akan tengok mana yang famous, mana yang mungkin keluar iklan selalu, then we will follow, okay? So same goes with mother tau. Dia orang memang tak tahu exactly, ini betul ke tak betul, ini fakta ni tepat ke tidak. Dia ni siapa? Dia tak ambil tahu pun sebenarnya siapa.
Melainkan bila mereka berada dalam right circle. Dan circle ni pula kadang-kadang dia pun tak tahu circle tu betul ke tidak. Ini adalah berdasarkan pengalaman daripada ibu-ibu yang saya santuni. Bila saya tengok ada ibu yang berada dalam circle yang betul. Di mana bila saya kata circle yang betul tu, dalam tu ramai insan-insan yang bertauliah. Contoh dia terapis bertauliah, okay, dia kaunselor, nurse dan sebagainya. Dan ada juga ibu yang mungkin kurang bernasib baik, dia nak cari circle juga. Tapi circle yang tak bertauliah. Tak ada langsung mereka yang bertauliah, tetapi mereka dalam tu berkongsi tentang tips-tips menjadi ibu. So senang kata tips-tips tu banyak yang merapu dan berbahaya. So it's not easy actually, apa yang saya nak cakap ni, it's not easy. Tetapi ibu-ibu, satu perkara yang saya boleh kongsikan lah kan, sebagai kalau ibu-ibu yang tengah dengar ni, mungkin ibu yang beragama Islam ataupun whatever agama, paling penting you kena doa dulu. You kena doa semoga Allah jumpakan kita dengan the right person, the right circle, the right journey untuk breastfeeding. Sebab kadang-kadang kita memang akan bertemu dengan orang salah terlebih dahulu sebelum kita bertemu dengan orang betul. Dan saya rasa hidup saya memang sentiasa berjumpa dengan orang salah dulu. Tak kisahlah dalam dunia apa pun, saya sentiasa berjumpa dan I will learn a lot. Kita akan belajar dengan sangat banyak. Tentang ilmu yang salah tu pun saya belajar banyak. Dan bila kita menyantuni ibu-ibu yang dah belajar ilmu yang salah tu, kita faham apa yang dia lalui. Itu contoh. Okay. Dan paling penting, you cuba kenal pasti dulu. Okay, mungkin you nak cari the right person tu susah tau nak orang kata identify dia apa sertifikat dia ada. Kadang-kadang sertifikat tu semua orang boleh tulis kan. Certified in blah 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 blah. Tapi we never know betul ke tidak kan, unless kita tengok sijil dia. So siapa je nak upload sijil terang-terang nak tunjuk kat kita, nah sijil aku kan. Melainkan memang kita request ke apa kan. Okay. Jadi paling penting sebelum mungkin lah kita dah terjumpa orang-orang tertentu yang kita dah follow, cuba kita buat orang kata pengesahan dengan golongan ibu menyusu lain. Ataupun kalau kita ada circle ibu menyusu lain, kita cuba tanya, sorry nak tanyalah, saya ada follow Puan Nat Mushroom. Dia ni okey tak? Tanya je macam tu, okey je kan? Dalam grup lah, kita bukanlah tanya terbuka ke ataupun you all buat video ke, tak lah kan? Jadi kalau orang kata, oh dia okey, dia memang ada sijil, bla 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 bla. And then you follow, teruskan follow. Tapi kalau ada ramai orang cakap, oh dia ni tak okey ni, dia ni buat ajaran songsang ni, dia buat ajaran sendiri ni, dia tak ada sijil ni, begitu dan begini, fikir dua kali untuk meneruskan follow individu tersebut ataupun ilmu yang dipraktikkan. Dan kebanyakan ibu-ibu ni, macam tadi saya dengan Nazah katakan, saya pun banyak belajar tau perkataan-perkataan yang baru daripada ibu-ibu dekat TikTok. Sebagai contoh, dulu kita tak biasa dengan istilah picture method. Tapi sekarang picture method ni sangat familiar. Dan yang baru-baru ni saya belajar juga tentang mini power pumping. So saya rasa macam, what? Apa tu? Kan? Saya pernah. Saya salah satu orang yang waktu tu desperate sangat-sangat nak naikkan susu. Faham? Sebab waktu tu seminggu tinggalkan anak, saya dah jadi panik, susu dah start macam berkurangan. Saya dah fikir, alamak, akulah orang yang buat mini power pumping. Belajar daripada TikTok. Faham. Dan ada banyak lagi tips-tips yang bila saya tengok ni kan, saya rasa macam wow. Macam tu kan, banyak sangat istilah yang saya belajar juga daripada ibu-ibu. Tetapi tanggungjawab saya sebagai kaunselor, kita raikan apa yang ibu cerita sebab dia tak salah, dia tak tahu. Dan bila dia sebut dan dikongsi, Puan Nat, saya ada belajar tentang ilmu sekian-sekian-sekian. Is it okay? Saya tak adalah marah dia. Saya akan cakap okay. And then you rasa okay tak? Lepas tu kebanyakan ibu ni kata, tak okay lah Puan Nat, susu tak naik pun, penat je lebih kan. And then kita justify balik dengan fakta lah. Jadi kita raikan dulu apa yang dia dengar, apa yang dia belajar, dan kita lihat dulu kesan dia macam mana. Dan kita janganlah orang kata nak terus downkan ibu tu. Ini pun nasihat juga kepada semua kaunselor penyusuan dekat luar sana. Do not simply you nak demotivatekan ibu-ibu ni. Yes, kita ada ilmu. Tapi you kena raikan juga emosi mereka. Sebab ibu-ibu ni dia cari kita, dia perlukan bantuan. Jangan kita rasa kita ni ada ego, ilmu yang baik. Kita pun terus rasa macam terus pandang rendah ke ibu tu ataupun buat dia rasa down. Ini kesilapan ramai juga kaunselor, termasuk saya dulu, di mana saya pun belajar juga untuk improve diri saya supaya kita lebih berempati kepada ibu-ibu yang bertanya. Okey, jadi raikan pendapat mereka dan berikan mereka fakta yang betul, insyaAllah. Alright. So juga Puan Nat, saya rasa banyak je ibu-ibu yang rasa every time dia menyusukan anak, anak nangis. Macam tadi kita cerita lah every time kita menyusukan anak, anak menangis. So kita rasa macam susu aku ni tak cukup berlemak ke, tak cukup itu ke, tak cukup zat ke dan sebagainya. Itu yang banyak membuatkan ibu-ibu top up dengan formula. Itu yang end up jadi mixed feeding. So sebenarnya at the same time, mungkin teknik penyusuan tu salah.
Mungkin sebenarnya sebab ramai yang tak tahu, sebenarnya maksimum susu ibu ni cukup je, maksimum 3 ounce. Ada yang saya tengok, dia dalam dunia penyusuan juga macam kita, tapi dia feed anak dia daripada kecil sampai besar makin banyak. Bermaksud, kecil-kecil dah bagi 2 ounce, lepas tu dah start dengan 3 ounce, bagi kepada 4 ounce, sampai umur dia sama dengan anak saya, dia bagi 5 ounce. Saya bagi 2.5 ounce, tapi saya bukan kaunselor penyusuan, tapi saya tahu you are overfeeding your child. Ya, betul. And dia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lain pula, Betul. komplikasi yang akan datang. So boleh tak sebenarnya Puan Nat educate kita sama-sama, sebenarnya kenapa susu ibu ni yang sebenarnya maksimum 3 ounce seumur hidup dia 2 tahun tu cukup je, insya-Allah. Memang cukup sangat-sangat sebenarnya, supaya kita ni tak terperangkap dalam ideologi anak tak cukup susu. Sebenarnya kita yang tak cukup ilmu. Okey. Ajaibnya tentang susu ibu ni adalah susu ibu tu dia akan berubah mengikut usia anak, kesihatan anak dan perkembangan anak itu sendiri. Sebagai contoh, bila anak yang dah makin besar, contohnya 4 bulan ke atas, dia dah mula meniarap, berguling dan sebagainya. Jadi mungkin dia punya perkembangan otot semua memerlukan jumlah protein yang lebih tinggi. Jadi senang kata, komposisi susu tu setiap bulan berbeza. Contohnya baru lahir, sebulan pertama, 2 bulan pertama, dia akan berubah mengikut fasa usia anak itu sendiri. Dan lebih ajaibnya tentang susu ibu ni, okay, kalori dalam susu ibu itu juga akan bertambah. Kalori ni as we know, dia akan jadikan baby tu boleh tahan kenyang lebih lama lah. Okay, walaupun dia minum same amount. Ataupun saya bagi analogi beginilah. Analogi begini, kita ada 2 pinggan yang dua-dua pinggan ni ada makanan, okay, dan berat dua-dua pinggan ni 200 gram sebagai contoh. Pinggan yang pertama ni ada buah-buahan, sayur-sayuran saja. Dan pinggan kedua ni kita ada nasi, ada ayam, ada ikan, okay. So kalau Nazar rasa yang mana akan lebih mengenyangkan, pinggan pertama atau pinggan kedua? Kalau saya personally pinggan Pinggan kedua lah. Walaupun dia same amount, betul tak? Betul. Dan jisim dia yang sama. Itu analogi dia. Bermaksud setiap kali pertambahan usia anak tu, kalori dalam susu ibu tu dia akan bertambah walaupun jumlah dia sama. Walaupun jumlah kita berikan tu dalam 2 ounce ataupun 2.5. Itulah yang menjadikan anak manusia minum susu ibu ni, dia rasa cukup dengan amount itu sampai dia 2 tahun. Tak sama dengan susu formula, sebab susu formula ni dirumuskan untuk anak itu mengikut usia dia. Jadi bila pertambahan usia anak, kita kena tambah amount susu formula tu. Kesilapan ramai mak yang bagi susu formula dekat Malaysia ni, dia nak jimat, dia cairkan. Dia cairkan susu. Sebenarnya itu bahaya. Lebih bahaya, betul. Bahaya sangat, sebab saya pernah baca di mana satu artikel tu, susu formula kalau you pergi cairkan sebab nak berjimat ke ataupun macam manalah kan, sebenarnya kalau nasib tak baik kurang, anak boleh maut ya. Betul. Bukan isu yang kecil sebenarnya. Betul. Dia boleh menyebabkan water intoxication, keracunan air, dan memang boleh merisikokan anak kita. Jadi itulah yang faktanya ibu-ibu yang beri susu formula ni, you jangan nak bagi tips jimat susu formula ya. You have to follow lah dia punya amount yang memang dah dicadangkan dekat tin susu formula tu mengikut usia anak you. You jangan cakap tak apa, anak saya okey je. Tak apa, saya memang kena cairkan, takut anak saya sembelit. So kalau sembelit, you kena tukar susu. Bukan you mencairkan susu itu. Itu yang sebenarnya. Tetapi susu ibu ni kita tak perlu pun nak tambah amount dia, sebab Masya Allah payudara kita ni umpama profesor, sangat bijak. Dia boleh customize susu kita itu mengikut usia anak. Jadi ibu tak perlu risau, insyaAllah cukup sahaja sehingga anak kita 2 tahun dengan jumlah yang ibu dah latih. Okey, mungkin ada juga masih ibu yang confused. Kalau ikutkan pendapat Puan Nat, antara lahir sampai 3 bulan, kalau boleh guideline dia berapa ounce? 3 ke 6, berapa at least supaya mak-mak ni tak tersasar. So kalau pada kadar tu, okey, berapa kerap yang sesuai untuk anak-anak? Macam tu lebih kurang. Okey. Saranan saya adalah untuk tempoh 4 hingga 6 minggu yang pertama, ibu fokus dululah kepada direct feeding, penyusuan secara kerap, secara terus. Dan ramai juga ibu yang tanya, macam mana saya nak pastikan anak saya cukup susu kalau saya menyusu direct? Saya tak nampak dengan pam susu kan. Kita boleh tengok daripada segi output baby. Lamping kencing, lamping najis. Kalau najis baby tu dah hari 5 dan ke atas, sepatutnya najis dia warna kuning mustard, air kencing dia warna kuning cair. Okay, itu guideline yang you kena tengok dulu. Okay, once you dah intro pemberian susu perahan kepada anak you, nak start dengan berapa banyak? Okay, kita lihat kapasiti perut anak kita jugalah. Selalunya untuk anak yang dah berusia sebulan ke atas ni, saiz perut dia lebih kurang sebiji telur. Sebiji telur ni boleh start around 2 ounce ataupun 2.5. So you start with that amount dulu. Start dulu. Kalau nampak
macam anak macam nak lagi kan, macam dia macam nak lagi dan sebagainya kan, kita mungkin boleh tambah sedikit demi sedikit, not drastically you bagi terus 5 ounce lah. So kalau nampak anak you dah macam bertenang, mungkin dia cukup je dengan certain amount. Contoh kita latih 2 ounce. Tapi anak kita nampak cukup pada 2.5. So maybe that kind of 2.5 sesuai untuk pemberian susu perahan kepada anak kita. Jadi itu antara amount cadangan. Ada yang mak dia nak try lebih rendah. Contohnya dia nak start dengan 1 ounce. Boleh je, tak ada masalah. Tapi janganlah you in denial pula. Kalau anak tu tak cukup, you tambahlah sedikit demi sedikit sampai nampak anak tu satisfied lah dengan jumlah yang diberikan. Tadi saya tertarik sebenarnya. Puan nak cakap kita punya payung udara ni seumpama Profesor. profesor. Okay, I believe banyak mak-mak yang rasa guilty apabila diorang makan makanan yang tak sihat. Contohlah, tak payah cakap mak lain, saya Okay. ni memang hantu naga, hantu hotdog. So a lot of times my mom akan cakap, anak kau nanti dapat susu yang tak berkhasiat sebab kau asyik makan nugget. Cubalah kau makan salad sikit ke, makanlah apa tu, waktu berbantang kan mak selalu masak apa tu, masak singgang. Betul. Masak singgang ke. So sebenarnya saya nak tahu betul hari ni, saya yang nak tahu. Betul ke kalau kita kerap makan makanan yang tak sihat, anak kita pun end up dapat susu yang tidak berkualiti ataupun kurang zatnya? Okay. Sebenarnya kalau ikut kajian, ibu-ibu yang starving ataupun kebuluran masih lagi boleh menghasilkan susu yang berkualiti. So senang kata, pemakanan ini tidaklah menjejaskan kualiti penghasilan susu ibu itu sendiri. Tetapi tidaklah bermakna kita menggalakkan ibu-ibu untuk makan makanan yang berkalori tinggi, ataupun mengandungi bahan-bahan pengawet yang tinggi, sebab itu sendiri akan memberi kesan mudarat kepada ibu itu sendiri. Dan ibu akan menjadi rasa letih. Bila rasa letih, dia akan efek juga kepada penghasilan susu ibu, di mana pengeluaran susu ibu juga akan terjejas. Dan sebenarnya badan kita ni sangatlah unik. Tak adalah kita makan je cuit terus jadi susu, betul tak? Jadi kalau kita fahami tentang sistem pencernaan kan, di mana makanan yang kita makan tu akan dicernakan terlebih dahulu. Bila dah sampai dekat small intestine ataupun usus kecil kita, dia akan diserap dekat saluran darah kita, dibawa oleh hemoglobin, dibawa ke payudara dan barulah akan menghasilkan susu. So the process is very long lah sebenarnya kan. Dan senang kata badan kita ni ada sistem penapisan yang baik. So tak perlu risau kalau ibu ada makan makanan sebegitu, cuma bukanlah menjadi satu amalan yang baik untuk diri ibu sendiri. So kalau dah makan, janganlah rasa bersalah. Alamak, aku dah makan ni pula kan, habislah anak aku kan dia ngengong-ngengong nanti kan. Tidak, insyaAllah okey saja. Okay, so sekarang ni kan zaman sekarang, even saya pun sendiri banyak juga consume bermacam-macam jenama untuk milk booster. Okay, milk booster ni banyak kurang. Semua jenama dekat luar sana, luar TikTok, dalam TikTok, semua saya dah ambil. Okay. Semua saya dah telan. Berkesan tak? Ada yang berkesan, ada yang terus rasa bengkak, Okay. ada yang macam bazir duit aku beli kat engkau ni. Faham. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya kan, sebab saya pernah dengar ada satu lactation counsel ni dekat TikTok, dia kata sebenarnya korang tak perlukan pun milk booster. Tapi ada juga lactation kata tapi kalau minum Horlick pun boleh tambah. So sebenarnya faham tak? So saya tadi kata tak perlu milk booster. Faham. Tapi kau suruh audience minum Horlick. Tapi saya macam so jadinya perlu ke tidak Okay. milk booster? Tempat ada juga mak-mak kata saya dah 4 kali beranak, 4 kali tak pakai milk booster. Tetapi saya buat diri saya happy sahaja. Mak-mak kat bawah tu pula komen, kebanyakannya mak-mak ni tak happy, bagi je lah mana satu milk booster. Sebenarnya betul ke milk booster ni menambahkan susu kita secara saintifiknya? Sebab saya masih lagi konsum, so saya nak tahu kebenaran dia. Okay, kalau kita lihat kepada milk booster, ataupun penggalak susu. So, kalau kita faham dia, jika milk booster yang ada dekat pasaran tu memang mempunyai bahan-bahan penggalak susu. Sebagai contohlah Halba kan. Banyaklah saya pun tak Goji ingat dah nama-nama berry goji lah. berry, kurma merah dan sebagainya, tidak dinafikan. Memang bahan-bahan itu ada sebagai penggalak susu. Okay. Dan adakah ia dapat membantu untuk ibu-ibu menyusu? Mungkin ada sebahagian ibu dia perlukan satu bahan pencetus, iaitu penggalak susu. Tetapi tidaklah bergantung kepada milk booster. Sebab itu Nazah ada kata, ada some of the counsellor yang dia cakap, tak perlu milk booster pun tak apa sebenarnya, sebab the basic of breastfeeding itu ada demand dan supply. Lagi kerap you keluarkan susu, lagi tinggi demand, maka lagi banyak penghasilan susu ibu. Itu faktanya. Okay. So, persoalannya,
boleh ke tidak nak ambil milk booster? Pada saya is depend pada ibu itu. Ada ibu dia suka. Dia suka nak ambil sebab dia rasa bila dia ambil tu dia ada macam lah boost sikit. Boost apa? Boost energy kan. Bila dia energy dia lebih bertenaga. Dia orang kata lebih membantu untuk pengeluaran susu. Ada tu yang dia rasa boost hormon happy dia tu sendiri kan. Ada tu yang dia kata memang betul dia dapat membantu tetapi tidak mengekalkan. Pengekalan itu sendiri berlaku daripada proses pengeluaran susu sama ada secara pam susu ataupun direct feeding. Okay. Dan kembali semula kepada persoalan Raza. Ada ibu yang cakap, saya tak perlukan milk booster, saya hanya perlu happy. Memang tidak dinafikan. Dalam penyusuan susu ibu ni kita ada 2 jenis hormon yang sangat penting, iaitu yang pertama adalah hormon prolaktin dan yang kedua adalah hormon oksitosin. Prolaktin adalah hormon yang menghasilkan susu, oksitosin adalah hormon yang mengeluarkan susu. Dan hormon oksitosin ini kita sebut juga sebagai love hormone. Hormon yang memang sangat berkait dengan emosi ibu. Kalau ibu stres, ibu sedih, hormon oksitosin ni dia akan terjejas dan dia akan mengganggu pengeluaran susu. Senang kata susu dah terhasil tapi pengeluaran tu akan terganggu lah. Tapi kalau mak happy, mak gembira, contohnya mak minum Horlicks. Sebab apa dia minum Horlicks? Susu dia banyak. Sebab dia suka dengan air Horlicks tu. Cuba kalau saya minum, saya tak minat Horlicks. Saya pun tak suka, Saya terlalu tak manis. suka. Terlalu manis. Kan dia rasa dia macam pelik-pelik sikit kan. Bukanlah nak orang kata nak downkan Horlicks. Tidak. Tapi saya tak suka. Tapi kalau suruh saya mungkin minum hot chocolate, mungkin saya suka. Sebagai contoh, ada orang dia kena makan sate. Tapi takkan hari-hari makan sate kan. Kalori dah lah banyak. Gemuk pula kan. Saturated fat dah lah tinggi kan. Nanti kena clock down pula. Dia akan ada isu dia. So, tak dinafikan kadang-kadang ada perkara yang boleh memanipulasi otak kita bila kita gembira. Bila kita happy, dia memang akan dapat membantu mengeluarkan susu. So kembali kepada persoalan, milk booster ada banyak dekat pasaran ini. Perlu tak saya ambil is depend on you ibu. Paling penting you jaga demand dan supply. Kalau you tak jaga demand dan supply, you ambil lah milk booster seguni sekalipun, dia tidak akan memberi kesan langsung kepada peningkatan penghasilan susu. Itu fakta, bukan auta. Okey, saya ada soalan. Mitos atau tidak di mana ibu yang sedang menyusu ni boleh kuruskan badan dengan pantas. Dah 2 kali beranak tak ya? Saya nak cakap tu je. Saya masih lagi ada 15 kg berlebihan, tidak kembali kepada badan anak dara, malah bertambah daripada anak pertama. So, saya jadi geram dia tengok ke orang, ya Allah bersyukurnya aku menyusu, aku kurus. Tengok je TikTok dekat geramnya, kenapa aku tak macam tu ya? Sebab setahun pertama, saya makan macam tak ada hari esok. Setiap kali pam ke, menyusu ke, saya punya level lapar tu tak terkawal. So, saya jadi agak susah nak follow tips, kena makan sihat. Saya alamak, aku kena makan nasi 6 kali sehari, tak boleh. Tak boleh. So, sebenarnya mitos ke tidak? Menyusu tu kan orang kata bakar kalori. Dah kalau telan pun tak sebanyak kalori yang dikeluar. So macam mana tu puanan? Boleh tak kita sama-sama huraikan isu, sama-sama kegemukan ketika menyusu? Rasa macam tertepek dekat hidung sendiri sebab saya pun mengalami masalah overweight lah sebab menyusukan anak kan. Okey. Faktanya benar, penyusuan susu ibu ni memang sangat-sangat membantu dalam membakar kalori sekitar 500 hingga 700 kalori dalam sehari. Itu fakta. Kenapa kita berisi? Kenapa kita terlebih berat ni, Naza? Sebab kita punya intake tu melebihi daripada apa yang badan kita perlukan. Sebagai contoh lah, kalau mungkinlah kita kira BMI dia apa semua, mungkin keperluan kalori dia dah campur dengan keperluan menyusu ni sekitar 1,800 kalori sehari. Cuba kira, entah kita makan satu hari 3,000 kalori. Jadi tahu-tahulah mana perginya yang lebih-lebih tu kalau tak jadi lemak kan. Itu fakta. Okey, dan saya tertarik Nazar dia kata tadi setahun pertama tu makan macam tak ada hari esok. Sebab masa itulah anak kita menyusu dengan sangat kerap. Dan memang kita perlu membekalkan jumlah penyusuan yang sangat tinggi kepada anak kita. Dan mengikut kajian, hormon prolaktin memang dia dapat mencetuskan rasa lapar. Okay, dan dia akan menyebabkan kita rasa craving juga. Jadi disebabkan itulah kita punya rasa nafsu nak makan tu macam tak ada hari esok. Akan tetapi sebenarnya, kita kena lihat balik jadual makan kita. Okay? Bila kita dah makan tu, kita rasa macam nak makan lagi. Mungkin sebenarnya badan kita sedang memberi signal dahaga. Tapi kita our brain tu interpret as lapar. So kalau you ada rasa dah makan sepinggan nasi, macam aku ni macam bela saka lah. Kenapa tak habis-habis makan lagi ni kan? Cuba relax sekejap, take a break. Cuba minum air dulu. Minum air dulu segelas, minum air kosong lah kan. Jangan pula pergi minum frappe ke apa kan. Minum air segelas. And then tahan dulu.
Cuba tengok. Kalau hilang rasa lapar. Maksudnya sebenarnya badan kita bukan nak makan. Dia nak air sebenarnya. Jadi itu caralah untuk you mengurangkan orang kata makan seperti tiada hari esok. Dan ada juga sebagian ibu-ibu ni dia buat gut reset juga. So boleh dipraktikkan. Cuma saya mungkin bukan orang yang pakar lah untuk komen tentang gut reset dan sebagainya. Tetapi ramai jugalah yang memberi feedback lepas mereka melakukan gut reset. Mereka punya nafsu makan lebih terkawal dan emosi juga lebih baik. Maksudnya untuk ibu bumi onto kita minum air dulu. Lepas tu kita balik ni kita nak belilah bahan-bahan untuk gut reset ya. Sebab kita dah 19 bulan menyusu. Masih pada tahap yang sama. Tapi betul lah lapar tu dah berkurang kan selepas anak bertukar umur 1 tahun. Mungkin sebab dah start makan betul-betul proper meal. Betul. Okey, yang seterusnya. Kita nak tanya juga dekat Puan Nat. Isu tentang bukan setakat lelaki dan juga perempuan, banyak ibu-ibu menerima kecaman ketika menyusu secara publik. Saya sendiri pun ada je orang akan bila saya post kan, tak malu ke? Contohlah macam tengah lepak dengan kawan-kawan. Lepas tu saya pun menyusu. Mungkin kawan-kawan ambil video. Tapi anak dekat dalam ni. Kita pun tengah pakai sarung penyusuan kita tu kan. Dikecam. Dikatakannya macam tak ada maruah. Senang cerita lah. Ataupun bila kita tunjuk. Kadang-kadang benda yang buat saya happy adalah tuang-tuang susu. Betul. Katanya susu tu aurat. Lah pula susu aku aurat. Kena pakai tudung susu aku ni. Kan? Tapi itu yang buat saya rasa happy. Betul. To tell myself, this is my breastfeeding journey. Jangan give up. Tuang kalau 1 botol pun saya dah happy dah. Betul, Sebab dah betul. sampai dekat tahap yang macam ni kan. So sebenarnya, macam mana kita nak combat, nak halang pemikiran. Bukan setakat ayah-ayah ya. Ibu-ibu pun ada je yang komen. Sebenarnya aku sebagai seorang ibu yang menyusu pun malu. Kau tak boleh ke nak lari dekat tempat yang dan sebagainya. Bagi saya lah sebagai seorang wanita yang berkerjaya, you tak akan boleh buat macam tu. Betul. Especially kalau you orang yang menghormati masa klien you, Betul. masa orang yang you sedang nak bermeeting. Adakah waktu meeting, waktu pam you pukul 2, you susukan hati kejap setengah jam lagi baru kita sama meeting pasal saya nak kena pam. Habis tu kalau meeting tu berpanjangan sampai 6-7 jam, kita pernah kan berada dalam satu meeting sampai 6-7 jam, takkan nak bengkak susu sampai 6-7 jam. So boleh tak Puan Nat educate pada orang yang dekat luar sana, tak semestinya kasut you yang membenarkan you untuk sentiasa lari ke bilik breastfeeding, sentiasa membawa anak-anak lari ke tempat lain. It means that orang lain pun kena ikut cara tu juga. Okay. Bila cerita tentang penyusuan ni kan, ramai yang anggap menyusu ni sama ada you pam susu ataupun nursing in public sebagai sesuatu yang memalukan. Sebelum saya nak ulas panjang kepada isu ini, saya nak berikan satu situasi. Nazar pun boleh jawab lah. Okay, kita sakit perut, nak membuang. Okay, so kita nak membuang sangat-sangat ni. Okay, dan kita berada dalam meeting lah sebagai contoh kan. Jadi bila kita nak membuang ni, Nazar akan cakap apa? Mungkin you nak excuse you cakap apa? Kejap nak pergi toilet. Sekejap je. Macam tu lah. So biasa kita mesti akan sebut, sekejap saya nak pergi toilet, sekejap saya nak pergi tandas. Okay. Sebagai manusia normal, Nazar, ada tak bila Nazar dengar mungkin your staff ataupun klien you cakap, kejap I nak pergi toilet, you terus bayangkan punggung dia ke? You bayangkan dia punya private part ke? Ada tak? Langsung tak? Tak kan? Okay, so kenapa kita tak membayangkan punggung dia kan? Whatever lah part-part lain, kenapa tak bayangkan? Because pergi toilet tu adalah satu perkara yang biasa. It's a culture. Semua orang pergi tandas. Tak adalah kau terus imagine, dia tengah Dia Nazar mesti nak berak pergi ni, toilet. mesti nak berak Dia mesti ni. berak ni. Okay, kita bayangkan punggung dia macam mana najis dia keluar, plup. Kita tak akan imagine sampai that level because pergi tandas adalah satu perkara biasa. It's a culture. So kenapa menyusu ni dan pam susu di Malaysia, kita akan rasa benda tu memalukan because it's not a culture dekat Malaysia. Pernah ada sekali satu post saya tentang nursing in public, ada beberapa komen termasuk Saya baca. saya baca, viral. you baca ya? Viral. Ya, you baca kan? Thank you for that kind of person lah yang upload. Saya doakan Cik dapat isteri yang anak menyusu, tak boleh minum susu lain. Kat mana-mana dia kena Kalau menyusu. kat kenduri kau duduk bawah meja. Ya, kan? Masa tu baru you faham, you upload tentang orang lain kan? Okay, so bila saya baca komen-komen antara ayat-ayat yang saya tak boleh lupa lah yang ditulis oleh golongan wanita sendiri Yang pertama ada yang mention tentang kau menyusu kat luar ni, pam susu kat luar ni, cuba kau sekarang ni bagi tahu kat orang, okay aku nak bersetubuh dengan suami.
tapi buat dalam selimut. Macam tu lah menyusu dekat luar. Yang tulis ni perempuan saya tak pasti dia ibu ke tidak. Okey, maksudnya dia samakan menyusu tu seperti bersetubuh di tempat awam tapi bertutup. Itu imagination dia. Tak tahulah kalau memang kaki porno ke apa, tak pasti. Perempuan yang tulis. Ada juga yang tulis, golongan wanita ni yang tulis yang kata, dah macam lembu dah aku tengok. Mak-mak menyusu ni yang pam susu dah macam lembu dah. Dia nak ajar kita jadi lembu ke? Dan banyak lagi komen-komen lain yang saya rasa memang you all adalah manusia tidak bertamadun. Komen sebegitu. Sebab apa? Kalau pergi tandas tadi, you tak tergamak nak bayangkan punggung dia, kemaluan dia sebab pergi tandas tu biasa. Dan bila kita sebut menyusu ni sebab dia bukan kebiasaan, bukan culture. Dan saya percaya yang menulis ni, culture dia, mak dia, kakak dia, diri dia sendiri, atuk nenek dia juga bukan culture menyusu. Dan kalau yang kata, aku ni mak menyusu, aku malu tengok kau sebab you are not the person yang membantu orang lain dan you hanya tahu nak mengecam, mengomen dan you menyebabkan mak-mak lain rasa rendah diri dan rasa susah nak menyusukan disebabkan orang macam ni. So senang kata, bila kejadian ini berlaku, ia adalah disebabkan oleh budaya. Keluarga saya adalah keluarga menyusu. Jadi bila kami berkumpul, anak saudara, lelaki, perempuan, mereka adalah cousin. Perbualan mereka, saya pernah upload satu video tentang perbualan anak-anak saudara saya. Mereka cousin ni bukan adik-beradik. Di hari raya, mereka memang berbual. Cousin lelaki tanya cousin perempuan. Senang kata bukan mahram lah kan. Anak kau menyusu okey tak? Anak kau menyusu okey? Ya, aku menyusu anak aku yang dia gigit weh. Ini cerita sebab kenapa kita tak anggap perbualan tu lucah? Sebab itu adalah satu proses kebiasaan. Kami adik-beradik, anak-anak saudara semua kan menyusukan anak dengan susu ibu. Tetapi jika perbualan itu dilakukan dalam circle yang bukan menyusu. Percayalah contohnya kalau you dengan suami you je yang memang circle menyusu. You jumpa kawan-kawan you semua tak bagi anak susu ibu. Cuba kalau tiba-tiba ada orang tanya isteri you, kau menetek ke? Contohnya macam tu kan. Apa dia cerita-cerita pasal tetek? Kalau kau menetek nanti kan, tetek bini aku. Mesti akan jadi perbualan macam tu. Betul tak? Dia akan dilucahkan kerana itulah pemikiran masing-masing. Dan saya teringat ada satu post saya juga berkaitan dengan nursing public viral sehingga ke negara Indonesia. Dan masa tu saya agak terkesan dengan komen-komen warga Indonesia di mana mereka tulis begini. Tidak sangka ya, pemikiran rakyat Malaysia sebegini. Kerana kami ini menyusu ini sudah satu keperluan. Sebab mungkinlah faktor ekonomi dan sebagainya kan. Nak dapatkan sumber air yang bersih itu susah dan sebagainya kan. Jadi menyusu sambil menggendong itu juga satu kebiasaan di negara ini. Macam itu kan. Jadi bila membaca komentar rakyat Malaysia ini, satu yang mengejutkan. Sebab mereka ni macam menyanjung juga kita lah kan. Nampak kita lebih moden, lebih dengan pam susu dan sebagainya. Tetapi rupanya pemikiran kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding mereka-mereka yang meneruskan penyusuan susu ibu. So, senang kata, kenapa ia masih lagi dianggap penyusuan sebagai memalukan? Sebab ia bukanlah satu budaya di negara kita. Faham. Satu kata Puan Nat boleh beri kepada ibu-ibu yang nak teruskan menyusu secara publik. Sebab contoh kita keluar makan. Takkanlah anak, kadang-kadang anak kan tengah fasi. Setiap setengah jam minta susu. Makan pula kat kedai tom yam. Kau nak menyusu kat mana? Laki kau hujung paling parking kereta paling hujung. Betul. Baik kau bawa dia tom yam tu duduk dalam kereta. Faham tak? Sebermaksud takkan sebagai seorang ibu you nak gagalkan penyusuan sebab setiap kali makan anak meragam nak menyusu. Kadang-kadang kat rumah dia tak minta pun, dekat luar amboi. Betul. Bukannya kita purposely sengaja nak menyusukan anak. Aku pun rimas dah nak selak-selak. Betul tak? Tapi kadang dekat luar anak kan ada dia punya temperament tu. Betul. So boleh tak bagi satu kata-kata yang bagi mereka confident untuk mereka abaikan pandangan mata-mata orang ni ketika berada di publik. Okay. Jadi first thing first lah, saya pun walaupun kadang-kadang ada beberapa post yang dikecam dan sebagainya, saya sebenarnya membaca komen-komen netizen dan mana yang baik kita ambil. Sebagai contoh kalau ibu tu dah berusaha, contoh ini kita parking jauh, kalau ibu tu dah berusaha, tengok dulu kat kedai makan tu ada tak tempat yang ibu boleh susukan. Kalaulah kedai makan tu ada surau ataupun ada tempat tersembunyi untuk ibu tu pergi sekejap menyusukan anak, boleh. Kalau kereta parking dekat, boleh masuk sekejap kereta untuk parking. Okay, maksudnya ibu dengan suami dah berusaha dulu. Okey, yang kedua, pastikan pemakaian ibu tu mestilah patuh syariah lah, menjaga aurat, okey, lepas tu menutup. Jadi kalau ibu dah menyusukan anak dekat luar, okey, dan memang susah lah, tak ada tempat tertutup, okey, kita parking pun jauh kan, tak boleh tinggal anak dan sebagainya, pastikan
baju ibu tu ada akses menyusu, ada zip dan sebagainya. Okey, jadi ibu boleh juga cover dengan tudung labuk ataupun nursing cover ataupun susah-susah sangat kan nak tutup mulut orang kat Malaysia ni, kau pakai je lah telekung. Kau pakai je telekung, sekarang telekung travel tu banyak kan. Si ada boleh zip lagi kan. Buka je telekung tu kan, menyusukan anak kan. Nanti orang tanya buat apa? Sekejap lagi saya nak solat duha macam itu kan. Bagi tahu jadi macam tu. Okey. Dan yang ketiga, suami pun kena support lah. Support tu maksudnya tolong jaga, tolong cover. Sebenarnya kita kalau menyusu orang tak perasan pun. Kalau kita tak bagi tahu. Especially kalau nursing cover you bukan ketat melikat. Betul. Kalau nursing cover memang besar. Betul. Tak nampak kadang-kadang kaki anak pun duduk dalam nursing cover. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita punya, orang kata kita tak bagi tahu, tak adalah kita menyusu kat tempat awam tu. Oi, aku tengah menyusu ni kan. Bini aku tengah menyusu. Tak ada kita cakap kan. Jadi kalau kita duduk diam-diam proper, sebenarnya tak ada orang pun perasan. Jadi insya-Allah sebenarnya itu kalau dah terror lah, kita boleh terus buat. Senang kata untuk permulaan, macam mana ibu-ibu ni nak lebih confident menyusu dekat luar, you kena buat praktis dulu dekat rumah. Macam mana dekat rumah tu pakai nursing cover, menyusukan anak dekat rumah. Sebab anak kita ni macam-macam ragam juga. Ada yang tak selesa kan. Nursing cover tu panas, keras. Dia jadi meragam. So you kenalah adjust. Pasang kipas ke. Kat sekarang macam-macam inovasi. Letak kipas kat dalam ke kan. Pasang kipas kat leher tu kan. Jadi kalau anak you okay, dan baru you move a step forward, pergilah menyusu dekat luar ataupun dekat kalangan yang macam pergi taman kan, dekat-dekat dulu. Sebelum pergi tempat yang lebih advance. Dia macam tu. Jadi senang kata, practice make perfect. Dan ingatlah, kita sebenarnya sedang berusaha nak memberi makan kepada anak kita setelah kita mencuba juga untuk menjaga adab, aurat dan akhlak. Dan kalau kita dah cuba jaga, kita menyusu, ada juga mangkuk hayun yang komen, terpulanglah kepada mereka, tapi tolong, okey, terutama golongan ayah, dan saya rasa tolonglah kalau golongan wanita atau ibu yang tergamak komen, jangan samakan menyusu tu seperti haiwan yang menyusukan anak. Kita ni manusia, level kita, darjat kita tak sama dengan haiwan. Sebab saya pernah terbaca juga ada ayah yang kata, aku kalau bini aku akan paksa dia menyusu dekat tandas. Kita pun tak tergamak nak makan kat tandas, apatah lagi kita nak memberi makan kepada anak kita dekat tandas. Mereka bukan haiwan, mereka adalah anak manusia yang perlu disantuni dengan setinggi-tinggi kehormatan. Itu saja. Alright, so another tips penyusuan yang I believe ada banyak mak-mak yang sangat memerlukan, di mana anak-anak terpaksa duduk di dalam ICU, mungkin atas faktor kesihatan ataupun memang faktor kesihatan lah kan kebanyakannya kan. So macam mana mak-mak yang terpaksa mulakan journey breastfeeding mereka dengan pumping? Okey, maksudnya supaya untuk mengelakkan the first 44 hari itulah orang kata tidak oversupply, supaya mak-mak ni pump dalam keadaan yang tenang, pump dalam keadaan yang orang kata tak rasa terseksa, dan juga tak menyebabkan yang paling penting, payudara tu tak rasa bengkak. Untuk ibu-ibu yang baby ditahan dekat ward, tak ada pilihan, kita memang kena perah susu tu. So perah ni sama ada kita nak guna tangan ataupun pump. Okey, tak semua ibu berkemahiran untuk menggunakan teknik marmit ataupun perahan tangan. So kadang-kadang you kena guna pump. Jadi macam mana kita nak pump dalam pantang tu tapi nak elakkan oversupply, sebab as we know dalam pantang ni lah hormon kita tengah-tengah sangat tinggi. Silap cara boleh memang bengkak susu dan sebagainya. Memang banyak susu akan keluar kan? Sangat the first 3 month tu lah. Betul. Sangat-sangat mencanak banyak, kan? Sangat mencanak. Betul. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah bila kita menggunakan pump tu, kita kena sertakan sekali dengan teknik perahan tangan juga. So bila kita dah perah tu, tak perlu nak perah lama sangat mengikut tempo mesin pump tu lah, contoh 30 minit. Jadi kita adjust, kita perah dalam sekitar 15 minit pun sudah memadai. Lepas habis pump, kita marmit. Contohlah ada mak dekat YNSU, dia kena pump 2 jam sekali. Sebab, kenapa? Sebab hospital punya polisi, jumlah amount nak bagi anak tu banyak. Dia pula dapat baru 1 ounce kan. Hospital nak kena bagi 2 ounce. Jadi dia nak kejar. Jadi sebab itu ada sebagai mak dia kena pump lebih kerap. Jadi bila you pump lebih kerap, tak perlu nak pump lama sangat sampai 30 minit. You just pump about 15 minit. Lepas pump, and then you buat marmit sampai you rasa payudara you rasa lembut. Kalau you buat begini selalu, okay, di mana kita pump tidaklah berlebihan masa ataupun tidak terlalu lama, and then kita buat marmit juga, insyaAllah kita dapat mengurangkan risiko bengkak susu, mengurangkan risiko oversupply, dan insyaAllah anak kita juga dapat susu yang orang kata mencukupilah sepanjang dia berada di NSU tu. Kenapa kena marmit selepas kita pump? Sebab sampai hari ni pun saya diajar sebenarnya selepas pump kena marmit. Adakah pump yang kita beli tu tak cukup powerful? Contohlah jenama yang kita beli, Medela ke, Spectra yang boleh melekat dekat dinding tu kan. Kan katanya boleh sampai kosongkan payudara kita. Tapi sebenarnya dari segi ilmu Puan Nat, kenapa kena marmit selepas kita pump? Okay.
kita kembali kepada bagaimana bayi menyusu di payudara. So bila bayi menyusu, bayi ni dia ada satu lidah lah kan. Okey? Dan lidah bayi tu dia akan menolak payudara ke atas dan dalam masa yang sama bila lidah bayi menolak payudara ke atas dan dalam masa yang sama dia akan menghasilkan sedutan jugalah, dia akan menelan. So senang kata, hisapan bayi itu dia menghasilkan tekanan positif dan tekanan negatif. Okey, daripada hisapan yang menelan tu tadi dan pergerakan lidah ke atas tu as a positive pressure. Berbeza dengan pam susu. Pam susu dekat Malaysia ataupun dekat seluruh dunia ni hanya ada negative pressure sahaja, tak ada bentuk lidah. Tak ada bentuk lidah. So senang kata dia dia tarik, tapi tidak ada alat untuk menekan. Walaupun banyak dah inovasi pam susu yang dia cuba nak tiru. Dia letak pedal massage cushion lah. Dia letak macam silikon lah kan nak tiru untuk ada positive pressure tu. Tapi memang tak akan sama dengan fungsi lidah bayi untuk mengoptimumkan pengeluaran susu. Jadi senang kata, kalau kita menyusu direct, potensi untuk kita kena clot duct ataupun pengeluaran susu tidak optimum tu sangat rendah. Akan tetapi bila kita menggunakan pam susu, terutama untuk ibu EP mom ataupun exclusive pumping mother, iaitu ibu-ibu yang perlu pam susu 24 jam. Tak ada peluang langsung direct feed. Ibu-ibu ini lebih berisiko untuk mengalami saluran susu tersumbat kerana pengeluaran susu yang tidak optimum dan tidak efektif. So bila negative pressure, okay, susu kita ada form milk, ada hind milk. So form milk tu saiz molekul dia lebih kecil. Jadi dia akan keluar dengan lebih mudah. Masuk fasa hind milk tu saiz molekul dia lebih besar. Jadi kalau bergantung pada negative pressure tu, dia nak keluar tu tak optimum. Jadi bila kita buat marmit selepas pam, kita dapat mengoptimumkan pengeluaran susu, sisa-sisa susu tu. Bukanlah nak kata sisa susu. Hujung-hujung fasa susu yang akhir tu dia jadi lebih optimum. Itu je cerita sebenarnya. So kenapa we recommend untuk ibu-ibu buat marmit lepas pam susu adalah to optimize pengeluaran susu selepas sesi perahan. Itu sahaja. Satu ilmu yang baru yang saya pun baru tahu. Sebab saya just okay lah kena marmit. Okay, aku marmit je lah. Just follow je. Follow je. Orang kata buat marmit tu nanti sekarang susu tak keluar habis tu je. Okay, faham. So tapi bila dapat ilmu yang pasal negatif dengan positif tu, then we know tak payah spend banyak sangat dekat breast pump sebenarnya. Betul. Belajarlah daripada kesilapan saya yang bersusun-susun breast pump kat rumah tu. Masya Allah. Hebat kan, walaupun payudara ada dua kan? Pump Tapi susu saya ada cakap dengan lebih. suami saya sama jugalah dengan seluar dalam. Awak ada satu je, kenapa awak sampai 20? Sebab nak menang juga, nak beli juga dan minta duit juga, suruh belikan. Perempuan kan tak mengaku kalah. Betul. Okay, so now kita nak cerita pula dalam dunia bisnes. Okay. Puan Nat, saya tahu Puan Nat pun sama macam saya dulu, di mana bermula dengan berniaga jual produk orang. Betul. So what inspired you untuk daripada jual produk baby orang lain daripada buat New Mom? And kenapa nama tu New Mom sebenarnya? Okay. So sebelum ni saya merupakan reseller kepada produk pam susu jenama lain. Dan masa tu juga sebenarnya saya masih lagi berkhidmat sebagai seorang guru kimia. Dan tak pernah ada plan lah untuk resign ataupun bersara awal nak jadi business owner ni, tak terfikir. So kita buat business jual pam susu ni as a side income. Okay? Dan cuma ada satu masalah di mana bila kita dah jadi kaunselor penyusuan, kita dah attend ibu-ibu. So ada features dekat each of the breast pump tu, tak kisah apa jua jenis brand, dia tidak melengkapi keperluan ibu tu sendiri. Sebagai contoh, masa tu zaman ketika itu, kebanyakan pump susu dia punya pressure agak kuat. Very high suction lah. Dan kita ni adalah basic fizik sikit apa semua kan. Jadi kita tahulah apa tekanan yang okey. Tahu tu bukanlah tahu sangat, tapi kita melihat, kita masa tu pada pengalaman saya sewaktu jadi reseller pam susu, saya buka motor pam. Ada 14 jenama pam. Saya buka, saya tengok saiz motor. Saya baca tekanan dia, mmHg semua berapa. Okey, berapa volt, semua saya baca kan. Dan kita menggunakan pengetahuan kita sebagai orang sains ni untuk merekod lah. Dan masa tu saya ada request juga dekat supplier saya. Boleh tak pam ni buat begini, buat begitu, begini, begitulah. Of course lah dia tak akan layan kan. Siapalah kita ni kan. Jadi pada satu masa tu sampai saya jadi fed up sebab ada part yang saya nak buat tapi it's not my breast pump. Jadi pada ketika COVID melanda negara kita, terlalu banyak masa agaknya berfikir masa tu. So kita keluarkan pump susu yang pertama ketika itu dengan certain pressure, dengan certain features yang memang saya nak. Yang pada saya benda tu tidak ada pada pump susu lain. Kita tak cakaplah pump susu tu antara terbaik, tetapi at least
memuaskan hati saya lah sebagai lactation counselor lah. Dan kenapa kita pilih New Mom, NUMOM, sebab dia merujuk kepada ibu-ibu baru lah. New Mom. Okay. Ya, New Mom. Okay. Jadi itulah sebenarnya untuk kita membantu ibu baru ni dengan ilmu berkaitan dengan pam susu. So, ialah dengan persaingan orang kata pelbagai jenama pam susu yang ada di Malaysia sekarang ni, apa yang kita boleh ketengahkan daripada USP kita, mungkin daripada segi soft suction tu lah. Saya memang menjaga daripada itu. Kerana kita nak memastikan ibu-ibu ni tidak mengalami kecederaan pada payudara, pada puting susu dan sebagainya. Dan kita consult juga. Dan we never said, okay, our breast pump suitable dengan semua breast. Tidak, kita akan jujur je. Kalau you jenis breast begini begitu, kita akan bagi advice, consultation, dan dia rasa lebih puas. Sebab dulu kalau brand lain, kita tak boleh nak overclaim, nak bercakap begitu begini kan. So sekarang ni kita nak burukkan pump kita pun tak apa, sebab it's our brand. So kita akan cakap, oh sorry, your breast tak sesuai dengan breast pump kita, you kena pakai brand lain. Kita akan bagi tahu transparent, so mak pun happy walaupun dia tak membeli dengan kita, tapi dia dapat a lot of knowledge. Dan insyaAllah lah benda tu mungkin jadi saham jariah kita dekat sana, insyaAllah. Okay, so sebenarnya kan as a founder untuk New Mom ni, nak ucapkan tahniah sebab sebenarnya Puan Nat berjaya dapat top 3 Rising Star Award dekat SciTech recently as one of the top e-commerce award 2025. Tahniah, semoga semoga New Mom makin blossom. Same to Audley juga. Amin. Amin. Okay. So sebelum tu kita nak share juga, okay, bila kita cakap pasal topik ibu menyusu ni, okay, so bila kita menyusu, bila kita sedang mengandung, ada tak mak-mak dekat sini yang mengalami di mana ketiak jadi makin gelap, kan? Lepas tu, bukan setakat ketiak makin gelap, kadang-kadang bahagian airola tu orang panggil pepperoni syndrome. Bila makan pizza, kita termenung. Itu aku ke? Gitu kan. So kita memang mengalami perubahan hormon yang luar biasa. Waktu anak pertama, alhamdulillah, belagak. Tak ada orang kata kegelapan, bau badan, semua sempurna. Masuk anak kedua, masuk awal trimester kedua tu, Allah uji sehabis-habisnya. Sampai rasa tudung ini segelap tu. Saya sampai minta izin kat suami, yang boleh ke kalau I nak promote produk ni, sebab I nak something yang orang kata apa? Faham. Inspiring untuk mak-mak dekat luar sana, tak apa. You boleh dapat balik you punya confidence tu. Sebenarnya korang, suami tak kisah pun ketiak kau hitam. Saya jujurnya lah. Suami okey je korang, tapi kau je yang tak okey. So kita sebenarnya nak educate supaya wanita-wanita yang berada dengan Audley ni, supaya rasa confident. Okey. So dekat dalam ni sebenarnya, jom kita share dengan Puan Nat. Dalam ni adalah Ultimate Brightening Repairing Roll-On Remedy kita. Sebagai cikgu kimia, itu yang kita seronok tu. Sebab Puan Nat lagi faham kan. Sebab dekat dalam ni kita letak tahu korang 3% tranexamic acid. Kenapa kita tak guna AHA, BHA dengan vitamin C? Sebab ada wanita yang tak sesuai dengan kulit-kulit yang sensitif ni kan. Ataupun sebab ada juga yang doktor yang menasihatkan jangan pakai anything yang berkaitan dengan AHA, BHA sebab tak sesuai untuk ibu menyusu, untuk ibu mengandung. So bila kita nak formulate produk ni, memang jenuh nak mencari ingredient yang selamat. Sebab tu kita gabungkan juga dengan 5% niacinamide dan satu ingredient yang saya sangat happy adalah potassium metasilicate. AKA 4-MSK. Apa benda tu guys? Aku pula promote kat podcast ni kan. Potassium metasilicate ni sebenarnya Puan Nat, dia adalah whitening agent yang research and developed by Shiseido. So kita memang import, bawa masuk dekat dalam ni. Termasuklah kita letak juga yelang-yelang and geranium essential oil. Ada tak mak-mak yang bau badan? Yang berbau badan ada kan? Sebab kakak saya waktu dilahirkan anak ketiga, dia sampai dah kena pakai, tahu tak? Sabun buku Lux tu kena kikis, letak dekat ketiak. Oh my god. Sebab jenama yang jenama-jenama kat luar tu tak boleh bantu sebab memang berbau sangat sebab isu hormon badan. Sebab bila kita melahirkan ni korang tak tentu ya, tak mungkin anak pertama, anak kedua, sampai ada pula anak ketiga, anak keempat. Macam-macam lah kita ni kan perempuan melalui fasa tu. Sebab tu kita nak create Audley ni stands for something that is uniquely weird. So itulah dia akan datang insya-Allah. Ada juga shower oil. Ya, betul. Shower oil yang bantu untuk merawat, melegakan kita punya eczema, so boleh letak dekat bawah ketiak, celah kelengkang. Tapi untuk ibu menyusu, fokus tempat lain. Kau jangan pakai kat airola. Sebab kadang-kadang waktu live ada yang tanya, boleh tak saya pakai untuk menyusu kat anak saya? Selamat tak? Tak selamat kak?
walaupun ala-ala natural tetaplah chemical juga. Betul. Sedangkan nipple cream pun jadi satu bahas Betul, isu. Kau nak betul. letak transbenic acid dekat mulut anak kau, jangan begitu. Kan? Jadi ketika kau hitam, kelengkang hitam, jangan risau. Pakailah Oddly. Yeay. Tak sabar saya nak pakai Kita tengok nanti. Ya, kita bagi dekat Puan Nat hari ni. Okay. So thank you so much sebenarnya Puan Nat sudi berkongsi pengalaman, sedikit nasihat kepada ibu-ibu macam saya dan juga ayah-ayah yang dekat luar sana yang sedang menyelami ataupun bakal melayari dunia penyusuan. So kita tamatkan kita punya podcast hari ini. Okay. Kita tamatkan podcast kita hari ini dengan Sadaqallahul Azim lah. Thank you.